Tak pernah. Tak pernah? Ya ke tak pernah? Dari langsung tak Kau pernah? kenapa masalah kau? Kenapa bergaduh ni? Cakap je lah betul-betul. Cakap tak bergaduh, Betul tiba lah ni. bergaduh. Dia boleh macam cakap tu. betul. Semua cakap betul-betul. Alamak. Sebab tu So, kena ada kita ni kena Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke rancangan podcast Juju Talk. Kepada pelawat, selamat datang ke KL Podcast Studio. Dan kepada... nak cakap apa kru? Okay, kenapa hari ni I macam buat announcement mesti ada related. So hari ni I punya guest adalah tetamu-tetamu I hari ni. Tetamu tau, bukan tamu je. Adalah bekas anak kapal. Okay, tanpa membuang masa, I nak kenalkan Syabil dan Syukri. Thank you so much. Assalamualaikum Ju. Okay, sopan lagi ya. InsyaAllah. Kita buat macam tengah music background. Masa kita kerja dulu music lagu-lagu tradisional kan. Dia macam masih lagi tunggu lepas take off. Okay. Kau dah baik heboh dah lagi. tadi. Takut leading semua menakutkan. masih lagi takut lagi. Masih. So kita kena start dulu panaskan enjin katanya. Panaskan enjin. Tapi I tak boleh panaskan enjin kuat sangat. Sebab Kenapa? I takut I kena dengan leading. Aduh, yelah kalau you wajah-wajah mesti business class, first class kan. Sis cuba. Okay, kat sini kita dah nampak siapa introvert dengan extrovert. Betul. Okay. Kita nak bagi yang introvert bercakap lah. Boleh. Ya. Bekas anak kapal juga kan. Betul, dengan Firefly dulu. Firefly. Yes. Okay, Syabil. Bahasa Melayu Firefly kunang-kunang. Kunang-kunang. Firefly Ya. kunang-kunang. Aku nak baca kunang-kunang. Macam percaya. Syabil, okay, nama saya nak kenalkan diri dulu. Okay, Baik kenalkan dirilah. kenalkan Nanti diri. siapa ni kan? Orang Kan. kata kan, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua rakyat jelata Malaysia dan seluruh dunia. Nama saya Syabil Abdul Malik atau dikenali sebagai Bang Bil. Bang Bil. Bang Bil. Sebab Bang Bil tu bila kita dah masuk 30 kita kena sedar diri untuk jadi abang. Alamak. So, So, I Bang kena Bil. kat Ju lah. Janganlah. Jangan, You okay. muda pada I. Yakin. Tapi you nampak muda Yakin. sangat. Jul depan memang nampak muda. Memang muda lah, itu yang paling penting. Sebenarnya umur ni bukan satu yang penting, adalah kita punya jiwa dan juga kita punya kesihatan yang paling penting. Dan juga jaga kecantikan. Sifat belum lagi. Simpan dulu. Simpan dulu. Okey. So pernah berkhidmat dengan penerbangan Malaysia selama 6 tahun. Daripada umur 19, masa tu badan macam Didi lagi, belum lagi ni, belum lagi membina. Jadi takut orang confuse lah, macam bila pernah fly dengan dia, sebab banyak bila jumpa macam ingat lupa, bila kita tunjuk gambar lama baru ingat. Oh, dia tak cam? Ada yang tak cam. So selalunya before after, yang before tu diorang cam. Takkanlah si before je, kita kena majulah ke depan kan. Of course. Jadi itulah. Dan pernah join Malindo juga. Sebab Mami pernah dengan Malindo juga. Pernah juga dengan Malindo. Okay. Itu ada kisah dia lah dengan Malindo. Tapi kita anggaplah itu semua sudah tertulis. Saya Syukri. So orang Syukri kenal Syuk lah. Syuk je lah, So okay. mostly kalau dengan Syabil orang akan Syuk Syabil lah macam tu. Memang kan? disadikan nama SS. Betul. Bukan short sendiri Tak, kadang-kadang. So sebab bagi tahu idea shot sendiri. Short sendiri SS. tu nama produk baru lah tu. Boleh juga shot sendiri. Okay, so Bang Bil dengan Syuk adalah founder beauty product. Yang mana kita nampak depan ni lah kan. Ya, So, Dr. Glow Beauty. Okay. Yeah. Macam mana boleh start daripada menjadi cabin crew and then tiba-tiba menjadi ni founder untuk beauty product? Macam mana boleh? Okay. Actually bukannya start dia macam ni, masa kita terbang, Ju pun seorang pramugari. Yes. So kita tahu kita selalu travel ke luar-luar negara. Sebenarnya kita orang tak bermula dengan beauty product. Kita bermula dengan fashion, di mana dulu setiap kali Bambil naik stop Dubai je, Bambil akan update gambar-gambar dekat Facebook. So bila gambar-gambar adalah gambar-gambar Mesti macam abaya semua ni. Betul, Dubai. Dubai. Ya, kita Dekat waktu kita Dubai nak cerita ni. Kalau dekat daerah street tu, kalau kita orang turun, memang ramai dah kejual kita orang. Okey, kenapa? Sebab suruh beli. Bukan kita orang dibeli, suruh beli. Oh, korang turun dia terus Tak, panggil. sebab kita orang kalau beli memang banyak sampai berkargo. Dia dah kenal lah masa tu. Kenal. Jadi sekejap, selalu berdua lah masa tu. berdua, tapi masa tu sebab bila ada off day kita fly sendiri, bila ada night stop bila ambil
Lebih kurang lah, tapi lebih banyak ambil masa off day kita uruskan, dan Syukri akan ikut sekali dan uruskan kargo semua. So macam tu lah kita bila dua orang bekerja kan. Mula-mula dulu konon-konon nak jadi designer sebab kita ambil kain pada sana, kita buat kat sini design apa semua lah. So dulu duo designer kononnya, Syabil dan Syuk designer. Kita pernah bagi banyak selebriti pakai baju kita. Antaranya siapa? Mami Didi Alias pernah. Mami Didi Alias. Didi Alias. Ada satu pelakon Masa tu masih tahun-tahun 2016. Jap. Lagi awal sebenarnya. Actually tahun 2010. So maksudnya Bambil dengan Shoot start dari 2010. Kata lebih kurang lah kata nak start bisnes daripada 2010. Dah berapa tahun dah sekarang kan. Sebab Mami Didi Alias dia punya zaman-zaman dia berfashion fashion dia macam Lady Gaga. Dia memang dah hidup lah masa tu 2010. So kalau Mami ingat tak baju yang Mami pakai untuk anugerah Bintang Popular. Ada beats tu. I nak cuba ingat. Warna pearl putih. I pernah perasan. Tapi dalam dia pakai macam colourful lah. Okay, interesting. Tak apa, nanti kita provide gambar dia. Okay. So basically masa tu banyak. Lepas tu kita beli accessories. Accessories dekat Dubai masa tu macam-macam kan. Betul. Yang besar-besar accessories makeup. Tapi Ni accessories all pergi dekat mana ni? Naif. Naif correct. Naif. Lepas tu mana yang cantik lah masa tu sebab kita dekat sana senang pilih. Actually sebenarnya barang pada sana kalau kita nak you tahu barang tu sebenarnya daripada China. Betul. Tapi bila dia display kat sana, dia display cantik. Dia nampak macam commercial. Commercial. So bila kita ambil gambar kat sana post, orang banyak order. So banyaklah kita punya accessories pun telah dipakai oleh orang-orang syuting. Syukri sebenarnya adalah makeup artist dulu. Dulu makeup artist, banyak juga buat untuk drama, telefilm. 2-3 job juga. Bermacam cabang. Bermacam cabang. Sebab kita orang dulu confuse kita orang ni apa. So kita orang sekarang dah tahulah apa. Jangan lupa Bang Bil juga dancer sekejap ya. Dia pandai menari. Kalau dulu show-show Bollywood, semua tempat lah, semua tempat, di mana-mana tempat ada ala. Dulu Bang Bil kalau tak join Malaysia Airlines, lepas belajar tu Bang Bil akan join Istana Budaya. Telah di offer oleh Istana Budaya, Taman Budaya. Sebab masa tu join lah Citra Warna. Macam jujur cakap, semua benda nak cuba. Dan kebetulan kita orang ni sebenarnya bersaudara. Dia macam ni, bila kita belajar, bila kita kenal ayah kita, rupanya dah kenal nenek atuk semua bersaudara. Jadi masa belajar kita orang belajar sama-sama. Jadi bila dah saudara, jadi family dengan family jadi rapat. Jadi senang banyak untuk bekerjasama. Jadi kita tahulah. Betul jodoh. Jodoh dia, jodoh I. Jodoh untuk comel tak ayat tu. Jodoh dia, jodoh I. Jodoh I boleh jadi jodoh you. Alamak. Betul-betul jodoh kan. Orang kata zaman sekarang kita tak tahu jodoh you adalah jodoh I ke lepas ni. So kita kena hati-hati. Yang penting jodoh bukan bodoh. Yang penting jodoh. Bodoh. Yang penting I punya tu tengah berzikir sebenarnya. Saya bercakap takut terlebih. Takut. Cakap tadi pun Assalamualaikum. Okey, kembali kepada Dubai. Kita kembali ke Dubai. So pasal Dubai tak boleh cakap sebab Juju ni memang duduk Dubai kan. So tak boleh apa orang kata, tak boleh cing-cing ke. Ayat cing-cing tu nanti dia tahu. Kalau salah kita betulkan. So maksudnya kita bukan olok-olok lah. So maksudnya masa tu kita MS tinggal dekat Grand Hyatt. Jadi Bang Bil sebenarnya bila fly, banyak kru-kru senior dah tahu pasal Bang Bil punya aktiviti ni. Aktiviti kata aktiviti kat Dubai, aktiviti apa? Aktiviti beli kain, beli jubah apa semua. So diorang pun ikut. Sebab apa diorang ikut? So nak tahu mana lah Bang Bil ni dapat kain-kain baju murah-murah kan, dan cantik-cantik yang paling penting kan. So diorang pun bawa lah. Yelah kakak-kakak sendiri kita ikut lah. Diorang pun terkejut lah. So daripada situ banyak juga yang ikut. Lepas tu jadi ikut bisnes yang sama. Tapi Bang Bil tak kisah. Memang dah normal dah. So macam banyak lah yang macam ikut, sort of competition. Competition tapi banyak yang tak fokus, macam terlalu aktif macam Bang Bil lah. Bang Bil pula masa tu baru 20 tahun. Energy macam mana pula kan. Balik pergi jumpa customer apa semua, tak tidur, besok pagi boleh flight lagi. Call time apa semua kan. So time tu energy kita lain. So kita memang orang kata memang bagi energy kita aktif betul-betul kan? Apa semua. And then banyaklah. Okay, so kat situ, and then yang paling supportive our family. Mama Bang Bil kan, kawan-kawan dia semua beli. Lepas tu kawan-kawan designer. Dia sebenarnya macam ni, jujur Syabil Abang Bil nak bagi tahu, business ni paling penting adalah network. Network ni maksudnya kita punya circle dan keliling yang kita kenal, yang kenal kita. So kita kena baik dengan semua orang. Business ni orang kata of course capital tu penting. Tapi ada orang buat business tak ada capital kecil tapi boleh
Boom. Kita tengok orang jual sambal pun boleh jadi multi-millionaire apa semua. Tapi sebenarnya network ni memainkan peranan penting. Daripada network ni datangnya segala cabang dan juga segala peluang yang kita boleh achieve. Jadi daripada situ. So macam kita orang cakap tadi, bila Syukri adalah seorang makeup artist, so baju-baju yang kita ambil tu dia promotekan dekat selebriti. Bila selebriti pakai, selebriti pakai, dia pakai percuma je. Maksudnya dia tak minta bayaran pun. Maksudnya kita tak payah nak bayar model. Masa tu lah alhamdulillah, lagipun kita budak-budak Free mungkin marketing free marketing. Jadi pun kakak-kakak artis ni memang banyak membantu kita. Banyaknya antaranya Liza Abdullah, Didi Alias, Hani Suraya, banyak. Doti yang comel-comel tu. Doti yang mana? Doti ada pelakon yang comel-comel tu. Dia kalau tengok muka dia tahu dia selalu Syuhaida Abras namanya. Syuhaida Abras. Ya, tengok. So kita panggil Doti. Banyak sebenarnya kan sampai kita lupa. Tapi what happened? Macam mana boleh stop? Dia sebab stop tu, dia bukan stop, dia tiba-tiba bisnes ke kosmetik. Bisnes kosmetik ni pun sama juga daripada artis yang kirim. Bila Bambil kita kan dia naik stop Jakarta. So bila dekat Jakarta tu diorang ada kirim satu brand produk, dan brand produk tu sangat-sangat famous, tapi Bambil tak sebut lah. Satu sampai sekarang famous, masih lagi permintaan. Macam tahu tapi tak apa. Tak itulah, macam tahu macam tu. Tapi benda tu yang masalah sekarang ni sebab orang banyak terbeli yang palsu kerana yang lebih banyak jual. Banyak produk yang palsu. Yang palsu lebih daripada original. Tapi don't worry, kalau beli daripada kami, pada website kami, insyaAllah 100% original, or else Bambil akan bagi balik duit. Sebab memang kita ada masih jual lah. Masih jual kita ada office dekat Jakarta. Untuk dia lah, kalau ada orang order dekat Malaysia ke dekat mana-mana ke, kita akan uruskan lah. Sebab tu Bambil selalu ke Jakarta. Selalu juga. So Bambil ada company kami ada kantor dekat sana, ada pegawai tu maksudnya staff lah. Kita bagi pegawai kan, staff dekat sana. Karyawan, ya Allah. Karyawan. Jadi diorang yang uruskan order dekat Indonesia dan mana-mana lah yang order. Banyak Cambodia order, banyak satu dunia banyak order. Australia pun ada order. Jadi benda tu base dekat Indonesia, dan produk tu pun ada sijil Kementerian Kesihatan Indonesia, macam Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Jadi yang tak original palsu ni tak ada. Faham. Jadi tak ada sijil, tak ada nombor, tak boleh check apa semua. Jadi kita yang ada ni kita yakinlah untuk jual. Tapi dekat Malaysia kita punya hasil untuk Dr. Glow Beauty. Kembalinya bertukar, itulah produk yang telah dikirim oleh artis tersebut. Sejak itulah kosmetik tu menjadi macam satu benda yang keutamaan. Sebab kita pun tiba-tiba suka tengok hasilnya. Bila orang pakai, kita pakai, family pakai, semua kawan-kawan pakai, semua nampak hasil dia. Dari satu nature cabin crew macam tu. Tengok kita suka tengok benda jadi cantik. Kita cantik, kita suka tengok orang cantik juga. Dia macam jadi, sebenarnya dekat dunia ni tak ada orang yang tak cantik sebenarnya. Kita sebenarnya macam mana you jaga dan rajinnya you. Ada juga orang yang memang cantik lahir tapi tak jaga pun tak boleh juga kan, macam-macam kan. Jadi di situ datangnya minat kita orang kepada bidang kecantikan, sampai kita orang buat R&D dan kisah Dr. Glow ni menarik sebenarnya sebab saya terjumpa dengan seorang doktor ni daripada New Zealand. Doktor ni daripada New Zealand, so masa tu masih kerja lagi dalam tahun 2013 kan, masih seorang cabin crew. So dia duduk dekat business class, GCC. Masa fly lah ni. Masa fly. Dan dia seorang ni lah orang putih lah, Mat Saleh. Jadi jarangnya kita tengok orang Mat Saleh ni kulit dia betul-betul yang macam yang flawless, yang memang cantik. Yes, correct. So kita dah biasa tengok passenger like almost every day. Kita tengok Mat Saleh. So ni macam lain dah, kulit dia macam something to us. Macam then dia punya kan, kalau kita punya passenger information sheet kan ada dia punya title kan. So doktor. Nampak so kita nampak lah, sebab kita bila kerja GCC kita kena kenal semua passenger kita. Kalau tak tahu GCC dulu berapa config dia tak ingat, 30 white body. So kalau narrow body 16 ke 18 tak ingat juga. Tapi mana kalau lebih banyak tu you kena ingat lah, because when you serve you have to call them by their title. So macam Dr. Tan Sri, Tuan kan, so Tuan Syaiful contohnya lah kan. So jadi bila kita nampak nama tu kita doktor, then kita try to, bila kita dah habis servis, kita try to make PR, sebab dia pun very friendly. So dia cakap dia adalah doktor under skin especially. So sebab tu skin dia pun memang letus. Lepas tu dia ada buat macam talk lah untuk pergi ke mana-mana lah. So dia travel tu untuk bagi travel talk. Buat talk, bercakap pasal skin. Mungkin dia ada buat training ke apa kan. So dia balik. Masa tu flight pergi Australia dah saja. Mungkin dia ada urusan kat situ kan. Jadi bila I ambil, dia baik, dia bagi email dia apa semua kan, sebab cakap I suka skincare. Because kita pun tengah busy dengan jual skincare brand lain, brand orang kan.
So kita rasa sukalah mungkin satu benda yang kita boleh usahakan untuk tolong lagi ramai orang untuk lebih cantikkan kulit kan. So jadi bila kita dah ambil contact dia, I put email dia, minta. Lepas tu dia kata untuk Asian skin ni memang berbeza. Dia tak boleh sama dengan western skin ataupun negara yang ada 4 musim. Sebab weather pun tak sama. Weather lain. Even kalau weather dengan kat Hong Kong, China semua tu pun lain kalau you nak pakai brand-brand sana lah. So jadi dia bagilah yang sesuai untuk kita, climate kita. Dia bagi certain ingredient. Dan dia kata ada certain ingredient ni dia boleh tolong uruskan untuk dapatkan dekat daripada New Zealand. So maksudnya apa ada bahan daripada New Zealand akan hantar ke Malaysia. Sebelum tu je nak tanya, sorry potong. Bambil macam just create the macam communication dengan dia semua. Bambil tak ada macam bayar dia untuk tak ada sebenarnya sebab macam ni lah. Bambil ni dulu masa start business, Bambil ni budak-budak kan. Kita budak. So kita tak faham. Kita tak ada company yang betul-betul sistem. Kita tak faham benda tu mana kena bayar. Kita borak macam biasa dan orang tu respon macam biasa. Kalau dia kata if you message me all day you have to pay this fee, mungkin Bambil akan macam terberhenti kat situ sebab takut ke apa benda ni kan, kena tipu ke apa ke kan, sekejap lagi bayar duit ke apa semua kan. Tapi tak, this doctor is very friendly. Maybe because kita punya touch dalam flight tu mungkin dia ingat. Dia appreciate sampai bila-bila. Dan kita pun, yalah kita as a crew kan, as Malaysia Airlines selalu menang best cabin crew. So bila soon insyaAllah lagi sentiasa boleh. Sebab cabin crew memang untuk rasanya MAS tu memang kekuatan di cabin crew lah. Cakap memang walaupun pun kapal macam mana pun tetap cabin crew tu jugalah dia punya ni. Puji balik cabin crew pula. Okay, kembali kepada tadi. So kita communicate macam biasa, tapi tak adalah macam really official deal macam dia nak kena. Benda tu is like it's not something macam mana cakap nak bagi ingredient semua tu. Macam is a bless for you. Itu macam satu pemberian lah. Rezeki lah namanya tu, rezeki. Jadi kita bukannya ambil 100%. So kita R&D dengan kilang kat sini dan kita kata kita nak bahan ni, ada bahan orang tak ada tu. So I communicate dengan doktor tu dia bagi contact, dia bagi contact dan kita contact dan kita dia hantarlah. Contohnya kalau kita nak masak lemak kan. So kita kena ada santan tu berasal pada New Zealand. So santan tu contoh itu kalau masakan lah. Ini produk. So first produk kita adalah serum dan juga krim kan. Dr. Glow Beauty keluar dengan serum dan juga krim. Okay, sebelum Bambil nak jauh cerita pasal ni, I nak tanya, kenapa korang memilih untuk buat berdua? Kenapa macam dia tak buat produk lain, Bambil buat produk lain? Sebab dia makeup artist, mungkin dia boleh buat kosmetik. Kenapa memilih untuk bergabung? Buat berdua. Okey, saya memang suka soalan ni sebenarnya. Sebab soalan ni selalu orang tanya, especially bila kita dah sampai satu tahap, masing-masing akan berbisik kat kita. Baik kau buat sendiri. Macam pergi kat dia, kawan-kawan dia pula, baik kau buat sendiri. Biasalah. Tapi kita orang selalu berpegang yang kita ingat kita bersama-sama berdua bermula pada bawah. Dia macam ni sebab macam Bambil cakap lah, Syukri dia bekerja dengan Firefly pun dalam 1 tahun. Lepas tu dia dah kerja tak lama. Okay. Lepas tu Allah kan tambah lagi. Pening jujur, banyak betul bisnes kita. Dia macam ni, sebelum kita ada produk, kita buka selur rambut. Okay, kejap. Cuk. Mission masa First you all jual baju abaya. Lepas tu salon, baju, lepas tu accessories tu sekali lah. Itu sekali lah kira je together. Accessories. Lepas tu kita orang buka lepas tu kosmetik yang kita bawa daripada Indonesia. Yang kita jual daripada Indonesia lah. So kita dekat Indonesia pun kita jual apa semua kan. So lepas tu salon. Baru kita maksudnya dah ada salon tu, lepas tu Bambil juga betul tu. Betul jujur. Pandai jujur. Ini namanya beauty with brain. Kita kalau nak cari isteri kena beauty with brain. Dapat hadiah. Gurau je. So betul. Bila kita ada salon, kita dah ada platform. So kita keluar apa dan promote apa pun orang yakin sebab kita ada kedai. So salon tu bertapak di Ampang. Tapi sekarang dah tak ada. Salon tu bertahan 2 tahun. Lepas tu Bambil ada yang take over. So kita namanya jual lah. Kita bukan tutup ke bankrupt, tak ada. Kita jual sebab kita dah terlalu busy dengan Dr. Glow masa tu. Dan kita pun tak pandai buat rambut. Bambil buka tu pun sebab taklah, kita ada modal, kita buka je. Orang yang suka buat bisnes dia memang macam tu. Dia nak cuba. Tapi alhamdulillah Bambil kita orang tak ada rugi apa-apa. Sebab kita orang rasa blessed dan lebih untung lagi sebab salon tu lah bertapaknya produk. Orang datang ambil hari-hari. Bila orang datang ambil, orang akan potong rambut, cuci rambut apa semua. Tapi sebab
Yalah bila business datang strategi dia sangat bagus. Itulah kita orang berdua. Okey, kenapa Syukri tak buat produk dia sendiri dan kenapa tak masing-masing buat produk? Kerana kita orang banyak bekerjasama. Bila kita bekerjasama, kita orang dah start ada account company. Kita buka first account company. So account company tu yang dimodalkan untuk buat Dr. Glow dulu. So kita sebelum tu banyak lah. Ada kita buat MLM pun pernah. Kita orang pernah dapat nombor 2 dekat dunia buat MLM. Ya, tengoklah cara Bang Ambil bercakap ni dah faham lah. Meyakinkan. Meyakin insyaAllah masa tu kan. MLM produk international daripada US. Dan kita dapat CJ. Dia kan macam ada sampai high tu kan. Dia tak ada gambar. Nanti bagi juga. Ada macam ada dia punya ranking lah. Downline. So Bang Ambil boleh dapat sampai high platinum tu sebab tu tak lama pun, dalam setahun. Tapi demi Allah tak tipu, seminggu Bang Ambil dapat RM10,000. Boleh percaya? Boleh percaya. Bang Ambil insyaAllah ada lagi screenshot apa semua nanti Juju boleh kalau tengok cara Bang Ambil ni boleh percaya sebab memang kat situ kita orang buat berdua lah. Maksudnya Bang Ambil dan juga Syukri. Bang Ambil bawah Syukri dan satu tim lah semuanya berada. So kita bila satu tim kita akan work together. Itu tahun bila? Itu masih fly juga sebenarnya. Sebenarnya dalam Bang Ambil banyak kru sebenarnya. Bang Ambil masih fly, banyak benda Bang Ambil buat sebenarnya. Sampai masa tu kata energi masih kuat. So macam kita fly penat muda. Sekarang pun muda lagi. Lepas tu apa lagi muda. Lagi muda, tutup lagi bawah rambut. So maksudnya kita Bang Ambil sebenarnya macam ni. Bang Ambil bisnes ni nak bisnes yang boleh bagi peluang pada orang ramai. Sebab sebenarnya banyak yang kru-kru yang ada masalah kewangan. Sorry lah to say, sebab bukannya masalah kewangan tu sebab company tak bagi gaji cukup. Apa gaji kita orang sebenarnya dikategorikan besar. Tapi spending masing-masing sebenarnya lagi banyak dapat gaji, lagi banyak spendingnya. Yelah lepas tu bila nak stop kat overseas apa semua. Bila tak pandai nak susun tu, bila you just rely on gaji je, memang susah lah nak cukup. Banyak yang macam tu kan. Kadang-kadang kita pergi Australia, kita pergi mana-mana lah, Japan. Takkan tak nak berbelanja kan mesti nak keluar kan. Jadi benda tu kru banyak lah nak susun. Dulu pun allowance, I tak tahu allowance sekarang mungkin lebih banyak. Allowance dulu pernah RM8 sejam dik. Serius? Oh tak pernah. Kadang-kadang tu kadang kru buat rambut ni lah, rambut RM8 sejam dia tu. Okay Bang Ambil, sebelum Bang Ambil cerita pasal ni, tapi itu company dulu. Masa belum tukar jadi yang baru. Dia takut terlepas cakap. Tak apa, nanti boleh edit. Bang Ambil, sebelum Bang Ambil nak cerita pasal Dr. Glow ni, I nak tanya apa, I dah lupa. Tadi maksudnya yang kenapa kita tak habis lagi, kenapa kita orang tak satu orang satu buat produk. Okey, kita habiskan terus. So bila Bang Ambil fly, dia berjaga salon dan dia jaga management. So bila kita fly, contoh kita fly berjam-jam, mana boleh off phone kan. Mana Bang Ambil ni baik, tak pernah off phone dekat on phone kat galley ke apa kan. Ada korang baik mengaku baik? Mestilah. Bang Ambil je baik mengaku baik. So basically mesti kita nak hire staff pun kita belum lagi betul-betul besar kan. Bila kita hire staff tu, kita kena fikir gaji dia apa semua. Kita ada staff salon 2 orang 3 orang macam tu. Tapi staff salon kita tak boleh expect lah buat management. Sebab diorang buat rambut kan. Takkan tiba-tiba pergi komputer pula, sister pergi buat ni. So Syukri pula graduated pada Oxford University. Yes. Oxford University. Tak ada gurau je. InsyaAllah. So jadi maksudnya Syukri dia belajar management. So dia pandai. Dia seorang yang sangat teliti, seorang yang sangat kemas, sangat pembersih tu memang confirm lah dan sangat tersusun. Bang Ambil ni pula jenis yang macam bersepah lah apa semua. Bang Ambil tadi dia datang pergi toilet semua. Dia dah siap dah. Dia menggigil lah Bang Ambil tak pergi toilet lagi ni. Alamak. Tak pernah suruh minum kopi ni. Itulah dia dah sikit lah ni. Dia bertambah ni. Minum. Tak ada. Minum sikit. So kisahnya begitulah kisahnya. Juju dah ingat dah nak tanya apa. Sebab bila Juju dengar Bang Ambil cakap, ingatkan korang macam beauty product sahaja. Tiba-tiba Dubai lah, abaya lah, accessories lah, apa semua tu. So business dia bukan senang tau nak buat bisnes ni. Sebab Juju pun ada jugalah buat semua bisnes seperti ni. It's mentally drain kadang-kadang dengan masa. And then kadang-kadang kalau seorang pun dah penat, and then kalau dua kepala kadang-kadang berbeza pendapat apa semua. So sepanjang jadi business partner ni, ada tak macam bercanggah pendapat ke, bergaduh ke? Itu memang selalu lah. Selalu Tak pernah. Tak pernah? Ya ke tak pernah? Dari langsung tak pernah? Kenapa masalah kau? Kenapa bergaduh ni? Cakap je lah betul-betul. Cakap tak bergaduh, betul tiba bergaduh. Dia macam tu. Pun cakap betul-betul.
Alamak. Sebab tu So, kena ada kita ni kena macam tu sebenarnya gurau. Jujur dah statement nak simpan air. Simpan air. Tak ada Simpan macam tepat. kucing bergaduh kan. I dah Tak, macam tapi benda ni sebenarnya normal. Meja macam ni lah kita orang kat office Ya. kadang-kadang kan staff tiba-tiba tahu-tahu je kepala staff kat bawah. ada sebab yang apa? keluar. baru nak korang. masuk dah keluar. Tapi ni kan ni sebenarnya nampak je kecil. Kecil je nampak Sebab je dia ada punya kamera kat suara depan. dia sopan santun. Sekali kalau dia mengeluarkan juga boleh melekat-lekat kat dinding kita orang. Terus ni jadi Tom, yang ni Jerry. Tom jadi Jerry pun cari ubat nak jadi Tom balik. Adalah. Ada biasa. Okey, dalam bisnes ni walaupun macam mana pun sebenarnya macam ni. Dalam company pun kita mesti ada gaduh-gaduh kawan-kawan apa semua kan. Even kalau kita fly pun kadang-kadang kita ada tak puas hati dengan apa semua kan. Ini kalau hari-hari tengok muka yang sama kan. So maksudnya kita kadang-kadang diganggu oleh emosi yang tak sepatutnya. So bila kita bercakap, selalunya kalau kita orang bergaduh tu lebih kepada bergaduh pasal pendapat sebenarnya. Sebab macam Ambil cakap, Syukri dia seorang yang tahu management untuk susun semua. Bila Ambil main cakap je, Ambil main sedap je suruh ni. Dia pula fikir benda tu tak boleh buat, manage tak boleh apa semua. Ambil pula nak pula buat benda tu. Bergaduh lah sampai kadang macam tak meja semua Dah tu. biasa dah tu. Dah biasa, nampak tak ada Dia tegang. steady je. Tapi kaki dah nak terbang dah tu. Kita mood tengah podcast. So sebenarnya sebab Kalau dia nak tengok, dia kena kalau jawab menjaga wajah dia, Emosi rambut dia control. memang macam tu. Sebab tu Bambi pakai topi takut kena tarik rambut. Tak adalah sebenarnya. Tapi jujur okey kan? Tapi alhamdulillah sebenarnya Rambut palsu ni kena tarik kan? tak nampak. So sejak kita orang masuk 30 tahun, baru masuk 30 tahun. Tolak baru COVID. Tolak COVID. Tolak COVID kan. So Dia macam tiba-tiba kita orang klik lebih pula 30. matang. Lagipun kita orang dah buat bisnes 10 tahun kan, lebih daripada 10 tahun. Banyak kita orang belajar asam garam apa semua kan. So kita orang berbincang apa saja kita gaduhkan apa semua itu adalah bisnes. Lagi satu sebab family kita kan bersaudara. So maksudnya kalau apa-apa kita bergaduh besar ke tak sedap lah kan, sebab kita masih kenal. So nanti bila akhiran hidup kita pun mungkin kita akan tengok dia akan tengok kita. So kita tak naklah benda tu jadi Isu drama. Isu drama kan. Tiba-tiba nak turun ke bawah tu dia masih lagi benci kat kita gitu. ke. So Jenuh nak cari air, nak simpang lagi sejuk kan. Dia tolak je kat dapur. tolak ke? Dah plan ke? Oops. Tak apa, dia tak tahu plan kita. So macam tu lah. Nampak dia punya otak tu macam-macam ni. Dia kita fikir lagi satu, kita orang bila dah company dah establish, masing-masing makan gaji. So ada orang ingat, wah business you sale 100,000, sale juta ke? Wow, you dapat juta ke sebulan 100,000? Tak. Gaji kita orang fix. Kita orang ada kita orang punya EPF, kita orang ada kita punya increment, bonus. Sebab benda ni telah dibantu oleh seseorang yang datang company kita. Dia macam advisor lah, company advisor, consultant. Company memang kena ada Yes, advisor. correct. Kalau tak dulu kita orang dapat je Habis. hari ni dapat 10 stokis, besok Milan. Tak itulah. salah. Tak salah. Tapi tetap kena macam play safe juga. Pay safe. Tapi sebenarnya tak elok sebenarnya. Sebab you kena tahu which one is money yang you profit, mana yang you nak capitalkan, mana yang untuk nak bayar you punya commitment, untuk ni apa semua. Jadi Sebab kita orang business you kena rolling. rolling Betul betul. Jadi kita orang dah buat benda tu, alhamdulillah memang bagus. Jadi saya cadangkan kepada semua yang buka company, tolonglah fix gaji anda. Walaupun sale awak tu bawah 10,000 sebulan, fixkan gaji tu. Gaji 1,000, 2,000 pun tak apa. Itu permulaannya. Jangan curi duit company. Betul. Ini amanah. So kita buat agreement sign. Sejak pada tu kita kurang gaduh sebab ada agreement kan. Lepas tu gaji. Tak ada nak buat apa. Lepas Kita tu tak payah gaduh-gaduh. tak payah gaduh dah. Lepas sebab lagi tadi dia cakap pula, dia pula bahagian management kan. So dia yang bahagian release gaji. So kalau gaduh nanti macam mana? Tak dapat gaji. Macam mana Bambil nak dating? Tak dapat dah nak fly pergi Milan. Tak dapat. ke Tak apa kalau fly Milan. Yelah kalau fly untuk work tu memang company lah bayar kan. tak, Tapi tapi nak untuk fly sesuatu. sendiri kan yang tak update tu. Yang tak update tu yang diam-diam tu kan. Tahu-tahu je. Kita pun Bambil pun ada annual leave. Kita sama-sama kita semua company. Maksudnya very organised. Organize. 10 tahun kan? 10 tahun sebab semua tu kita ambil masa kita zaman kita fly, kita kerja. So kita ambil sistem-sistem kerja tu bawa ke tempat kerja. Even our staff pun kita ajar untuk grid. Macam diorang dah macam kadang cabin crew juga. Macam cute-cute cabin crew, pakai scarf, pakai tudung dekat tu. Tak, sebab dia macam once you dah ada Dah dalam jadi darah dalam tu, darah. You tak salah pun diorang kena sorry pada saya tak ada lah sebab dah biasa. Sebab kita sebagai leader kena tunjuk
sebagai kepada kita punya ni lah anak-anak buah Sangat lah Malaysia Airlines, team. Bang Bil. Yalah, insyaAllah kan. Masih lagi terap dan Masih kita rasa benda tu mengharapkan. sangat bagus kan. Actually, Bang Bil dengan Syuk punya experience yang korang kutip sana-sana sini, itu yang korang boleh menjadi someone yang macam mana Betul. yang jujur I would say berjaya lah. Alhamdulillah. Okey, kita orang ni tak adalah macam pengasas kosmetik yang tunjuk jutawan-jutawan apa semua. In fact, tapi at Sajat least- pun sebenarnya pernah menjadi tim kita. Nur Sajat. Dia jadi tim Bang Wah, Bil. ni seronok cerita pasal Sajat ni. Sajat kalau tengok mesti dia akan senyum. Sebab kita orang masih communicate. Kita orang ada kawan yang rapat. Masa selun tu lah, Sajat tu dia balik pada Macau. Dia dulu adalah, dia bekerja di luar negara. Lepas tu dia balik. Lepas tu, dia tak tahu nak buat apa. So, bila Dr. Glow ni naik pun antaranya sebab dia. Ya ke? Kalau Maksudnya Sajat pernah promote ke? Yes. dia adalah antara ejen pertama kita. I see. Yang jual sangat-sangat banyak. So, Bang Bil fly lah masa tu. Tahu-tahu je. Dia sangat konsisten. Konsisten sebab masa tu Sajat ni bermula daripada zero knowledge untuk business. Kita orang pula masa tu tak adalah kata pandai sangat tapi kita orang start dulu. So kita dah start sikit lah. few years before her. So maafkanlah kalau saya nak sebut sebab terbiasa kan. So before Sajat kita dah start dulu. Jadi bila Sajat datang kat kita dia nak jual. Tapi Sajat kata untuk capital tu dia belum lagi lah. Masa tu baru start. So kita bagi dia. Abang ingat dia bagi dia. Lepas tu tahu-tahu je habis. Tahu-tahu je habis. Lepas tu dia restock. Dia dah ada capital kan. Dah capital pusing kan. Dia restock. Lepas tu kita dah advise dia. Lepas tu Sajat ni sebenarnya wajar rezeki. Kita orang berdua bawa dia pergi majlis event. Pernah majlis pegawai-pegawai polis. Isteri pegawai-pegawai polis. Dekat golf club. So kita bawa dalam 50 botol. 50 set lah produk tu. Habis. Licin. Ya, Sajat je berdiri dan tolong cakap Dia dan tolong cerita. catwalk je. Sebab, Dia- okay. Sebab dia ada personality. Personality. Orang suka sebenarnya. Mula-mula Bang Bil dengan Syuk bagi je benda tu dekat Sajat satu set sebab kawan kan kita bagi ambil gambar. Ini antaranya lah kawan-kawan banyak membantu. Ambil gambar tu tak payah pun tapi kita bagilah. Janganlah tak ada bagi apa-apa langsung Yes, kan. yes, Dia bagi dan dia okey je kita promote. Dia masa tu tak glamour lagi pun. Belum lagi dikenali pun. Dia baru balik pada Macau tu. Jadi dia adalah buat business maksudnya dia tak orang tak kenal dia lagi. tak kenal Dia lagi. terjual Sajat is sebab- no one. Sajat adalah seorang dalam business entertainment masa tu. Tapi di circle tu Sebab lah. dia penari juga kan dulu. Dia penari. Dia memang asal penari dan dia memang talented. Tapi dia memang bagus lah. Dia banyak attach dengan kita orang. Dia panggil I boss. Kita orang boss. Lepas tu dia tak pernah lupa. Dan dia pernah di interview pun dia kata Dr. Glow adalah produk pertama yang dia jual. Jadi itulah bermulanya. Sejak bila Sajat tu dah promote, dia jadi berkembang. Jadi berkembang. Sajat ni pula kami tahu pada community dia memang agak famous. Mungkin kecantikan dia, mungkin kelebihan dia kan. So jadi dia promote pada community dia. Sebab itulah Bang Bil dengan Syuk ni kawan dengan semua orang. Bagi kita orang kita orang tak ada diskriminasi sesiapa. Kita orang tak pernah ajak pun untuk macam ni lah benda-benda yang kita tak sepatutnya. Tapi kita just jadi baik pada semua orang sebab kita pun tak layak untuk memberi ceramah. Kita pun tak layak untuk sebab kita masih belajar kan dan kita pun tak tahu diri kita macam mana. Jadi kita just bantu macam Sajat. Bang Bil kita orang dah bagi peluang untuk menjadi agent tu satu benda yang kita orang happy sebab at least dia buat benda yang betul iaitu bisnes dia adalah jual produk. Kita faham lah maksudnya rezekinya pada situ. Nak cakap pasal benda-benda lain Bang Bil tak berani lah kan sebab kita siapalah kita nak cakap pasal dia kan. So dia pun tahu sendiri. Jadi dia memang alhamdulillah masa tu memang perform. Jadi itulah bermulanya booming sampai kita buat launching dan ni 2024 ni adalah 10 tahun. Kita launching first dihadiri dekat 800 orang dekat salah satu hotel di KL 2014. Masa tu kita ada buat event dan launching produk. Tahun ni dah buat belum? Tahun ni tak ada. Kita nak buat event 10 years tapi kita adalah tempat kita buat tapi masih lagi sebab kita kan banyak sponsor untuk Mister apa semua kan. Kenapa perlu-perlu Kejap lagi nak cakap. So yang masa 2014 tu buat launching. 2014 tu launching dan masa tu Diva Kak Fauzia Latif pun datang perform. Cantik, suka tengok dia. Cantik. Memang itu adalah salah satu selebriti kita rasa macam cantik dia memang tak jemu memandang. Sampai sekarang Kak Ji ingat tak Syabir dengan Syuk. Lepas tu harap Kak Ji akan tengok lah. Nama-nama besar ni. Alhamdulillah. And then Kalau Zaitun dia tak Sameon. tengok, kita tag dia. Boleh. Kita akan tag dia. Zaitun Sameon. Zaitun Sameon pun legendary pun perform malam tu untuk kita punya launching dan itulah semua tu. Sharifah Syahira, Kak Syira, jangan lupa datang untuk Dr. Glow dulu. Fiza Elite, banyaklah Zaida Rafiq.
tak tahulah rezeki kot masa tu. Masa tu kita invite. Sudah macam ni, macam Bambil dengan Syuk cakap, kita baik dengan semua orang, kita baik dengan tak kisah orang tu macam mana pun, walaupun orang tu tepi jalan ke, nampak tak ni ke, kalau dia baik dengan kita, kita baiklah dengan dia. Tapi kita tengoklah orang tu baik dengan kita, kita boleh rasalah orang tu baik macam mana kan. Memang boleh tapi rasa vibes tu kan. Tapi kalau kita rasa orang tu baik dan nakkan sesuatu yang macam peluang yang betul pada kita, kita bagilah. So alhamdulillah kita amalkan benda tu sampai sekarang. Macam kata network tu paling penting. Ujuwi nampak tahu network Bambil. Network sama-sama. So nak sama-sama. tanya pasal duta-duta. Oh, macam duta. mana Yes. yang kita boleh kenal. Bambil macam ni kita boleh kenal Mr. National Universe yang berlangsung di luar negara lah. Yes, so I tengok live. And then I tengok Bambil lah dengan Dr. Glow ni. And then kebetulan masa tu I buat podcast dengan Aidit. Mr. Dr. Glow. Mr. Dr. Glow, Mr. Earth, Singapore kan. So dia bawa produk Bambil. Dia sangat bagus lah. Maksudnya kita nak cakap pasal event tu, Mr. National tu. Nak tanya macam sebab Bambil one of the sponsorship. Kita adalah one of the main sponsorship for Mr. National Universe, dan itu adalah pertandingan international, iaitu pertandingan di luar negara, dan mereka cakap lah, pageant lover ni lebih tahu. Dia kata kita adalah produk lokal Malaysia pertama yang sponsor untuk international punya event. Macam kita sponsor untuk Miss Universe. Belum ada lagi produk pada Malaysia lokal yang lokal punya entrepreneur lah yang sponsor untuk Miss Universe ke Miss World ke, itu yang international lah. Kalau mungkin untuk Miss dalam negara, Miss Malaysia, Miss Grand Malaysia, mungkin itu memang ramai lah. Tapi ini untuk yang international tu kita yang pertama. Kita pun bukanlah nak yang pertama, tapi namanya kita punya network lagi berkembali kepada network. So kita kenal organizer dia, tim-tim dia semua, kita deal, dan dia pun memberi kita quotation apa semua, dan kita dia bagi tahu apa bila kita sponsor, kita tahulah apa kita dapat kan. So dia bagi kita apa yang kita dapat balik. So memang kita Bambil pula, bukan Bambil boleh setuju. Macam tu kata dalam company bila ada dua, kita kena sit down, meeting, dan kita kena dua kepala, tambah lagi kepala-kepala dekat office tu. Jadi diorang pun kadang-kadang pun ada juga diorang punya banyak diorang punya opinion apa semua kan. So bila kita presentkan apa semua, slide ke apa kan, so nampaklah benda tu boleh pergi jauh. Dan alhamdulillah kerana Mr. National Universe memang produk dekat Thailand dah banyak browse dan juga start nak order Dr. Glow. Jadi alhamdulillah, kita kata tak adalah sekali sponsor terus 1 juta unit terjual, tapi kita ada kita punya perjalanan. So kita nak sebenarnya produk Dr. Glow ni berada di luar negara, dan Bambil nak semua tahu Dr. Glow ni Dr. Glow ni boleh Bambil boleh golol lah pula, termasuk pula tekatnya Dr. Glow. Bambil Bongo Janganlah besar benda ni. Okay, Dr. Tak ada depan mata tu. Tak ada. Jangan nanti terlatah bila dia start kelata tak berhenti. Jangan gonggol. Ni kalau podcast ni mak Bambil tengok ni memang bukan tepuk macam ni, dia tepuk kat sini bila balik. Bila masa pula aku besarkan kau jadi melatah ni. Selalu kacau dia melatah Fazura. Itulah Kak Fazura kalau jumpa dia suka sangat. Dia kena pula tu melatah dia, mungkin sebab yalah kita kalau orang usik, orang cantik usik, kita melatah. Nak hibur orang cantik. Itulah tadi melatah sebab cantik. So kalau kau usik, kau Bambil tak melatah, kau tak cantik ke? Tak adalah. So semua orang kita nak kena jaga hati ramai orang ni. Bambil jangan nak jual kat orang ni. Tak adalah. Bambil kadang-kadang ada melatah tu sebab mungkin family ada juga melatah maklum. Kuat usik orang dulu. Mungkin sebab suka usik. Tu kata ni karma kan. So kita kena kontrol sikit kan. Nanti sekejap lagi dia melampau-lampau, bahaya membawa. Kau ingat dia melatah tadi. Ya. Jujur ni senang tipu. Itulah. Sebab tu muda selalu. Lepas tu ambil muda tiba. Okay, muda kita sambung. Bambil pun tengok kat muka dekat skrin. Nampak muda lagi. Kita sambung So kenapa Juju macam menyebut nak tanya tu, sebab selalunya kalau you jadi penaja, kos dia sangat besar. So macam busybody tak kalau nak tanya costing menjadi penaja untuk event macam tu? Okey, betul Juju. Costing tu memang sangat besar. Kalau tak besar, semua produk nak taja. Soalan ni macam soalan bodoh, tapi kita ni macam busybody. Bambil jawab ni pun memang ramai tanya. Setiap kali kawan-kawan datang memang akan tanya. Memang banyak amountnya. 5 ke 6 angka tu biasa.
Maksudnya 5 ke 6 angka tu, tapi itu company lah punya. Kita ada allocate marketing punya account. So maksudnya marketing ni termasuklah bayaran untuk duta ke, bayaran untuk sponsor, bayaran untuk iklan ke apa ke semua kan. Itu kat situ. Dia bukan sama dengan gaji ke komitmen, tak. So kita dah ada allocate ni. So kita tengok benda tu memang mampu. Tapi kalau jujur nak tanya, total daripada dulu apa semua boleh cecah 1 juta kot. 1 juta. Kalau kita Maksudnya, sponsor satu event ke? Tak, ini kalau Yang kita dah total kan. dari dulu. Okay. Kita tak adalah pergi sampai, kalau nak tahu, kalau orang yang sponsor yang besar tu lagi banyak sebenarnya. Yang macam anugerah-anugerah besar tu lagi 2 juta ada, 3 juta ada. Ada kawan-kawan Bambil yang ada produk pun sponsor besar juga. Tapi kita macam cakap lah, kita tengok mana yang sesuai. Memang berminat untuk sponsor yang besar-besar, tapi kadang-kadang ada sebab kita tak jadi sponsor tu kerana mungkin produk kita tak sesuai untuk waktu tu ke. Mungkin waktu tu kita season tu bukannya. So jadi kita suka yang ni, tapi kita banyakkan. Kita banyakkan. Itu namanya network. Ambil kembali balik, bisnes perlukan network. So lebih banyak kita attach dengan kita dah orang. macam masuk kelas marketing. Marketing, betul. So Ambil pun ada buat kelas marketing juga. Okay. Lain kali kita bawa whiteboard ni. Kan. Okay, so sebab Ambil pun ada company marketing juga. Itu company bawah kita lah. Pening lah. Banyak lah. Bambil pun dah lupa. Tapi nasib baik ada PA lah kan. So PA Bambil nama dia Siti Nadia ya. So Siti dia Nadia. yang Siti Nadia. So dia memang seorang yang kuat untuk menjaga kami berdua segalanya. Kalau apa-apa isu, maksudnya kalau kita orang tak ada apa-apa, dia lah yang akan menguruskan semua benda. Bila sebut nama ni, maksudnya orang tu sangat committed. Sangat orang committed. yang penting bila sebut nama tu. Sangat-sangat committed. Dia memang tunggulah tu bonus raya nanti. Nak kerja dengan Bambil lah macam ni. Boleh. Tak boleh. Emirates punya stewardess gaji besar. 5 angka. Benar. Okay. So kita back to the penaja semua ni. So okay, Bambil jujur nampak banyak sponsor untuk pageant. So far pageant lah kan fokus Bambil. Ke ada yang lain lagi? Pageant pun ada. So majlis anugerah kecil-kecil tu ada. Ada kadang-kadang majlis untuk charity pun kita sponsor. Charity pada buat. Itu kecil-kecil lah. Tapi charity tu dia akan melibatkan. Pernah baru-baru ni ada Jacqueline Victor, Niki Palikat. Berapa siapa lagi? Aisyah Retno. So event tu meraihkan diorang. So kita orang one of the main sponsor juga for the product. Itu macam buka puasa ke apa, something like that lah. Charity ke buka puasa ke ataupun something like that. Tapi kita sponsor je benda-benda yang boleh kita sponsor. Tapi untuk pageant memang banyak pada dulu. So kita pernah sponsor untuk Miss Malaysia Kebaya. Yang dimenangi oleh seorang ni, dia nama dia Amy Nortini. So dia kenal. Okay. No. Mutual friend, tapi I know her. Sorry. Okay. So famous Amy Nortini ni rupanya. So sebab dia kawan baik dengan my batchmate Zara. Okay. Zara Fatimah. I tak tahu kenal ke tak. Tak kenal lah Zara Fatimah tu. Sebab dia pelakon. Zara tu. I kenal Mak Amy Nortini. I see. Okay. Geram aku. Dia geram aku. So jadi family dia pun I kenal. Lepas tu apa ni? Satu family lah. Satu family. Pernah masuk Minang kan ni? Kenal Mak masuk family. Nak buat ni ke press conference tu pula ke? Press conference. Tak ada. Hantaran Dr. Glow. Hantaran dia Dr. Glow. Okay, so jadi dia pun dah menang untuk Miss Eco International. Maksudnya daripada situ kita support dia sampai dia punya perjalanan tu sampai jadi Miss Eco International dekat dunia menang. Dekat Egypt. So Malaysia, kalau kita Google dekat Wikipedia, Miss Eco International tu adalah Malaysia menang. Jadi Malaysia tu dah diwakili oleh Amy Nortini, iaitu supporter Dr. Glow lah. Dia memang selalulah gambar dia dengan Dr. Glow apa semua. Jadi dia adalah salah seorang network kita yang banyak juga bersama dengan kita untuk sama-sama lah. Ini kata network, bukan dia dan ramai-ramai lagi kawan apa semua. Jadi banyaklah ratu-ratu yang kita sponsor daripada situ bila kita dah appear kan. So banyak juga bila orang buat ratu je, pageant je orang akan message Dr. Glow sampai datang office apa semua. So ada juga yang kita tak ambil, ada juga kita ambil. So itulah. Kena filter lah kan. Lagi satu kita suka benda-benda cantik, benda-benda yang bila kita kata ratu cantik ataupun Mr. Handsome, maksudnya kita pula produk kecantikan dan untuk cantik dan handsome kan. Jadi kena lah. Dulu banyak Mr. Planet, Dewi Remaja. Dewi Remaja hampir sponsor, tapi kita ada clash dengan satu produk kecantikan. Jadi produk kecantikan tu jadi tak jadi, tapi hampir kita jadi main sponsor time tu. Itulah antaranya, maksudnya banyak lah. Tapi kalau ikutkan lagi banyak, kita punya marketing cost dulu untuk duta produk. Duta produk
So cost banyak dekat situ. Banyak. Antara yang pernah pegang produk kita ramai sangat artis. Sharifah Sakinah, Datin Aliyah, siapa lagi? Tasha Sheila, Nat Zainal yang pernah lah promo produk Dr. Glow. Siti Nodiana. Siapa lagi? Banyak. Soalan. So semua ni yang pernah macam pegang produk Dr. Glow. Tapi Bang Bil memang contoh produk selalunya dia akan letak gambar duta semua. Bang Bil tak ada ambil duta ke macam spesifik duta apa semua yang untuk letak muka sebagai duta. Betul. Yang nama-nama banyak tu kebanyakannya promote dan faces lah. Tapi kita ada satu duta produk iaitu doktor produk kita dulu namanya Diana Rafa, isteri kepada pelakon Zamarul Hisham. So Kak Diana ni sebenarnya bukanlah dalam list duta kita. Itu ingat cerita Zamarul baru ni. Dia jadi lembut. Korang dah tengok ke? Tak tengok lagi. Dengan Ellie Mazlin ke? Kak Lina tu? Kelakar. Dia masuk penjara. Tapi Abang Zamarul memang seorang penghibur. Tapi kalau jumpa pun dia boleh. Macam distracted sebab I tadi ingat dia keluar penjara. Lepas tu dia keluar tu semua. Nak pergi toilet lah semua. Tak ada toilet. Tak apalah nanti korang tengok. Okay, nanti kita akan tengok. Korang tak faham apa yang cakap sebab korang tengok. Tak tengok lagi. Tapi rasanya hari tu Diana ada promote. Kak Diana lah. Kak Diana ni sebenarnya kita berjumpa dekat event. Masa tu wedding Kak Anis Raya. Zaman tu havoc pasal Kak Anis Raya punya wedding. Kalau kita Google tahulah. So faham. Ingat zaman kan? Zaman kita. So Kak Anis adalah orang yang rapat dengan kita sebab Kak Anis adalah salah seorang yang selalu ada produk kecantikan dengan kita. Sebab skin dia memang cantik. Dia pun cantik dan dia menjaga skin dia. Jadi Kak Diana datang kat kita orang, lepas tu bertegur. Kak Diana ni pula peramah, pandai attract lah. Dan kita orang berdua rasa macam ada sesuatu dekat Kak Diana Rafa ni. Dan kita kata nanti kita jumpa sebab kita boleh perkenalkan produk kita lah. Sebab dia kata macam pernah nampak. Ni mungkin dia pernah nampak lah dekat mana-mana iklan ke apa kan. So kita kata jom jumpa sebab nampaklah dia pun cantik orangnya apa semua. Jadi kita berjumpa, bagi dia produk apa semua. Lepas seminggu dia call, dia kata produk Syabil dengan shoot Dr. Glow ni sangat-sangat bagus sebab dia bagi Abang Zamarul pakai apa semua. Saya cucu pernah perasan dia promote produk for quite some time. So tu belum jadi duta lah. Maksudnya baru jumpa takkan jadi duta terus kan. Tapi kita ada top 5 list yang memang kita masa tu plan nak ambil duta. Kita ada accumulate capital untuk untuk bayaran untuk duta ni kan. Sebab kita pun dah alhamdulillah time tu terlalu banyak sale, boom lah maksudnya. Rezeki lah masa tu, zaman tu pula. Dan zaman tu kata 10 tahun lepas tu zaman memang kalau you ada duta produk, memang produk you akan naik lagi. Betul. Zaman tu lah. Zaman sekarang ni dah lain kan. Zaman sekarang lain. Dan dia punya media marketing dah lain. Zaman tu media marketing dia artis pegangnya, artis promote je. Betul. Orang terus beli. Jadi yelah, kalau masa tu ikut Kak Diana pun dia tak aktif berlakon, tak aktif apa. Yang kita pilih 5 ni semua tengah top. Nama-nama top dekat Malaysia ni memang tengah havoc lah. Lepas tu kita duduk dengan dia bercakap. Lepas tu dia cakap pasal bisnes. So kita orang berdua rasa something about her yang kita rasa macam seronok. So dia kata jomlah try dulu. Lepas tu kita orang cakap lah ni kita kata kita bagi banyak ni dulu untuk kontrak apa semua. Dia okey je. Macam tak berkira lah Kak ni. Sebab dia natural beauty. Dan dia punya pembawaan diri sangat lembut. Dan dia baik hati. Lepas tu kita tahu orang tu sebenarnya kalau bercakap dengan kita, dia mahukan something tu dia tengok kita ada something, dia nak something, ataupun dia memang suka buat benda tu. Jadi Kak Diana time tu sebenarnya masa tu dia baru bercerai. Ada satu time bercerai. Jadi dia macam nak busykan diri kan. Tahu yang lama-lama. Tahu dia nak busykan diri. Lepas tapi dia dah nak rujuk dah. Jadi masa tu dia bagi idea kat kita orang macam mana nak letakkan Dr. Glow. So pernah ada dekat dia bagi tahu, dia kata dia memang baik dengan wartawan. Jadi dia cakap lah, dia kata another marketing. Betul. Jadi dia nak rujuk, dia katalah jom kita buat doktor melamar Diana. Satu. Sebab dia tengah cerai baru nak rujuk. Orang ingat dia memang betul-betul doktor lah. Maksudnya macam the headline macam doktor ni lah yang sebenarnya menyebabkan diorang punya isu. So maksudnya Dr. Glow ni melamar dia menjadi duta. Pandai tak dia? So dia macam kita orang pandai. So kita orang balik macam
macam bijak juga Kak Diana ni memikirkan. Memang lepas tu dia buat, tahu-tahu je keratan tu keluar, tapi memang yalah sebab dia artis, dia pun memang ada ruangan artis untuk bercerita pasal dia punya update kan. So tak salah untuk dia cerita, dah bagi tahu wartawan tu update, dah dilamar oleh produk Dr. Glow untuk menjadi duta produk. Jadi headline tu menjadi famous. Headline tu menjadi kenalah sebab lepas tu dia rujuk dengan Abang Zamarul. Rujuk, alhamdulillah lah. Kita orang pun ada masa rujuk kan. Kita pergi mahkamah semua. So kita dah jadi kawan rapat. So kita ada buat kontrak. Lagi satu untuk Kak Diana ni, dia bukan hanya sekadar duta. Duta ni, duta produk ke faces ke, kita guna wajah dia apa semua, kita lah guna. Diorang tak tahu menahu pun. Maksudnya diorang kita dah photoshoot, diorang dah pegang produk, that's it. Kita dah bayar diorang. Bayar tu ratus-ratus ribu tau, bukannya RM10, RM20 kan. Ini sebab ini dah tak free dah. Kalau macam cakap tadi, kalau pegang main-main tu mungkin lah. Macam kita bagi. Yang ini bila official untuk dipromote dalam magazine ke, dalam TV ke apa ke, itu dalam bayaran yang memang official. Komitmen. Itu dah official sebab diorang once wajah diorang tu, diorang tak boleh ambil job lain. So kita kena faham. Betul. So itulah periuk nasi diorang. Jadi untuk Kak Diana ni, kita dah pakai wajah dia apa semua, dia pun bekerja sama hari-hari update kita orang. Okey ke, dan dia lagi contact ramai orang untuk join kita orang jadi. Zaman tu zaman stokis dengan agent. Masya Allah. You guys tak salah pilih orang. Tak salah pilih orang. Tak berhenti. Jadi maksudnya kita bayar dia banyak ni, 10 kali ganda dia bagi balik. Maksudnya kalau bayar dia 100,000 tu boleh dapat 1 juta balik pada dia. Itu contohnya lah. Maksudnya Kak Diana ni mungkin dia buat daripada hati kan. Betul. Dia buat pun. So alhamdulillah. Terima kasih Kak Diana Rafa sampai sekarang ni. Sampai sekarang. Dia kalau tak tahulah, dia tu insting dia kuat. Kalau kita orang ni tengah macam tengah moody ke apa kan, kadang-kadang tiba-tiba keluar message dia. Kan tanya, Kak, ada CCTV ke letak dekat bilik kita orang? Syabil okey ke? Syuk okey ke? Syabil okey ke? Syuk okey ke? Sangat penyayang. Mana tahu insyaAllah next podcast boleh bawa Abang Zamarul dan Kak Diana. InsyaAllah. Itulah kisahnya. Kita sebenarnya dah kat mana dah sebenarnya? Kita sebenarnya tadi pasal celebrate Saduta dan juga pageant. Selebriti. Kita cakap pasal duta lah tadi. Apa tu tadi? Bambi ada cerita pasal Dr. Glow yang pasal ingredient semua tu, tapi Juju potong sebab nak tanya pasal korang ni ada gaduh ke tak? Ada dah gaduh sambung ke? Dah gaduh dah tadi? Dah gaduh settle. Nak sambung ke cerita macam yang Bambi stop yang dekat ingredient apa semua tu dekat okay. Bila kita kilang bawa sini, kita R&D, so kita keluarkan serum dengan krim, dan serum dengan krim tu memang kena dengan banyak skin, kerana orang yang pakai produk yang kita bawa daripada Jakarta tu akan mix. Sebab tu kita tak keluar set skincare lagi time tu. Tak ada keluar cleanser, toner, semua tu. Kita keluarkan serum dengan krim untuk enhance lagi. So siapa pakai produk daripada Jakarta yang kita bawa tu, dan juga produk-produk lain, contohnya you pakai produk A, ada satu set semua, you nak mix dengan produk kita time tu pun boleh. Dia sebagai booster. So sekarang kita dah ada satu set skincare lah. After that kita keluar. So from there lah. From there, dan now kita ada supplement. Sebelum ni kita ada capsule. Now kita ada jelly. Jelly ni sangat-sangat bagus kan. Jelly. Memang alhamdulillah lah, hampir 100% feedback positif sebab kita pakai premium ingredient. Itulah kita ni sebab congratulations. Alhamdulillah. So maksudnya maksudnya dah lama, but it's not easy sebenarnya. Dengar macam cerita macam senang. Dengar macam, tapi mesti banyak struggles kan. Betul. Untuk sampai ke tahap sekarang. Tapi kita kan cabin crew. Bila cabin crew ni kan, bila kita fly macam-macam juga kita pernah hadapi. Betul. So kalau you tanya time fly dulu, banyaklah kita punya flight. Contohnya pergi ke route yang kita rasa memang mencabar tu, itu nak banyak. Nak share tak pasal cabin crew? Nak share mana? Yang manis ke? Yang pahit? Okay, yang mana? Bambil macam mungkin seram ke, sedih ke, yang tak boleh lupa ke, ataupun menakutkan ke apa-apa semua? Okay. Yang Bambil tak boleh lupa lah. Tak boleh lupa. Kalau macam ada turbulence ke apa. Pernah satu flight dulu daripada Bali, kita orang daripada Denpasar lah, take off. Lepas tu tiba-tiba dia, captain kata kompas tu problem. Arah tu kita pun tak tahu kan. Kita tak ambil pilot, tapi kita faham lah benda direction. Masa tu 73 yang warna-warni tu, yang kursi warna-warni tu, 737-400. So kita alhamdulillah kita selamat. Captain tak bagi tahulah kompas sebab dia tak nak ni kan. So dia Bambil tak tahu. Kita orang tahu, kru tahu. Kru tahu, jadi kita pun terdiam lah. Time tu je lah menakutkan. Tapi bila dah unschedule Bali, dah tak takut dah. Tak ada apa lah. Sebab best lah dapat unschedule Bali. Tapi sebenarnya masa fly sebenarnya smooth. Sebab Bambil enjoy. Kerana fly ni sebenarnya enjoy tu, passenger kita serve kita enjoy, tapi kawan-kawan tu. Flying environment. Jujur ada dengar zaman dulu Malaysia Airlines korang sangat fun.
Tak tahu. Sekarang ni tak tahulah fun ke mungkin sebab Bambil tak ada. Boleh jadi. Tak adalah. Mungkin zaman sekarang dah berbeza. Orang banyak zaman dulu kita orang tak ke arah social media sangat. Zaman tu tak ada TikTok. Dia orang cakap betul-betul. Dia orang cakap sebab dulu tak ada handphone ke apa sangat. So macam you keluar without macam yes, betul. Siapa yang macam tengok handphone kan macam hanya tengok roster je time tu. Faham. Kita orang tengok handphone sebab tengok roster. Lepas tu borak pasal roster, borak pasal kita orang punya kalau kita orang macam layover ke apa kan, kalau kita orang transit ke tunggu flight ke apa kan. Kalau sekarang ni semua dah update. Dulu tak aktif sangat update. Memang gitu-gitu je. Satu update dengan Malaysia Airlines dari tahun berapa ke tahun berapa? 2009. Akhir 2008 sampai 2015. 2015. Destination yang paling Bambil suka mana? Kalau ikutkan Dubai. Sambil destination sambil buat duit. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan Bambil suka Japan. Haneda. Kalau ikutkan jalan-jalan lah, Haneda tu memang seronok lah kat Japan tu sebab Japan kan negara mahal. Bila kita dapat pergi naik stop dah free, lepas tu kita boleh jalan-jalan, memang seronok lah Haneda. And then tempat lain pun okey semua sebenarnya. Even kalau Bambil pergi Bombay semua, sari-sari tu Bambil borong sekali bawa balik. Kalau dah otak bisnes tu otak bisnes mana-mana bawa je balik. Sari tu diorang buat baju kurung apa semua. Dia macam tu lah kata, kalau dah otak bisnes tu memang tak berhenti. Tapi dalam flight Bambil suka dalam flight memang suka serve orang-orang yang tua, orang yang macam pangkat nenek-nenek atau tu. Tak tahu kenapa Bambil macam nampak diorang nature. Diorang masuk je Bambil macam terus pandang kat diorang. Okey, sekejap lagi aku nak ngurat nenek ni. Tak adalah maksudnya Bambil akan bagi selera kenyang. Iyalah kadang-kadang bukan selera. Kita suka matang. Jadi bukan dekat kedai mamak. Tak, maksudnya kita rasa seronok bila kita bagi dia happy, kita bagi dia macam extra touch, extra comfort. Tukar selera. Tukar selera. Tapi yelah biasalah kalau fly tu banyak juga kita berkenalan dengan orang yang tinggalkan nombor telefon. Dulu zaman nombor telefon. So orang yang tinggal nombor kat Bambil. Kalau Bambil tinggalkan nombor telefon dekat diorang, memang kat lantai lah nombor telefon tu sekejap lagi. Tak adalah gurau je. Tak adalah. Maksudnya memang adalah bila kita dah kenal kan, this is my number. Dulu zaman tak banyak sangat yang IG apa semua. Tapi dah akhir-akhir tu betul. Akhir-akhir tu dah ada IG apa semua. Dah start IG, FB. Kalau zaman sekarang tiba-tiba dah dapat DM. Tapi Bambil sebenarnya nak berkenalan tu sebab bisnes. Sebab bukannya tak terfikir. Bambil semua buat connection. Dia punya otak bisnes. Tak tahu kenapa. Nak macam kena sumpah ke apa ke tak tahu. Macam memang fikir-fikiran sumpahan peniaga. Peniaga lokal. Syuk pula apa? I fly sekejap je. Tapi masih ada experience mungkin Sabah Sarawak saja. Tak lama sekejap. Macam benda-benda yang macam nak cakap annoying. Tak sebab ada. dari saya boleh je cerita je boleh. Memang sekejap sangat. So experience biasa je. By flight Bambil punya experience. Dengan banyak. macam yang kelakar ke seram ke kelakar. yang seram. Pernah terjalan gelap-gelap, tahu-tahu passenger tu kat bawah boleh naik lagi atas badan dia. Sebab dia baring. Manalah nak tahu. Gelap. Masa tu kapal tengah dim. Boleh pijak. Kenapa macam aku macam tinggi sikit. Tu pernah. Tengok lah rupanya ni passenger pergi flight India. Terpijak. Dah lah kasut kru pula time tu memang macam-macam melekat kat bawah tapak kaki tu. Melekat lah kat dia. Tak, dia dekat mana? Kabin ke? Tak, dia terbaring tertidur. Dia tidur tu elok je panjang macam tu. So bila dia dekat panjang. kabin? Dekat kabin panjang. So kita pada belakang. Dari belakang dia tidur macam ni. So kita berjalan, ternaik atas dia. Tapi tak sampai kepala dia ke kepala dia. Kenapa Bambil tak nampak dia? Memang tak nampak sebab masa tu kapal tengah dim. So kita pun mungkin tak tahu gelap sebab masa tu dah after service. So memang kita gelapkan kapal, macam dim lah kapal kan untuk tidur. Tak tahu kenapa mood dia tiba-tiba nak tidur atas lantai Malaysia kot sebab panjang kan. Tak, cara Bambil cakap kita jalan-jalan gelap pijak. Dia mungkin tak ada perasaan. Tapi okey lah dia dia yang sorry kat kita. Siapa nak sorry ni? Tapi kita pun sorry juga. Tapi salah dia lah, kenapa dia baring kat situ kan. So banyak. Lepas tu kalau flight daripada yang banyak yang first timer naik flight pada macam Myanmar, Cambodia ada banyak yang first time naik flight kan. So kita ajar dia macam mana nak guna lavatory apa semua. Seronok lah. Ada yang kita ajar jadi lain pun ada. Macam mana tu? Lain dia ajar, lain yang timbul. So selalunya ada kat macam tu. So apa yang timbul? Apa yang timbul tu faham sendirilah, tak tahu ke. Lala kita lock je lavatory tu. Takkan nak bersihkan. Kita faham. Orang yang tengok tak faham. Sebab kita terkejut lah buka-buka kan. Apa yang timbul tu? Emas ke apa ke. Kita cari yang paling junior tolong buat kan. Masa tu dah 4 tahun pembuli cara orang kata secara mesra. Yang budak-budak pula okey boleh okey boleh. Dia buka-buka dia pun menyesal kata okey.
Sayang pergi tengok je toilet dia. Bambil ni Yang boleh toilet tahan je. akal Yang ni. pergi toilet je tengok yang sebab I tengah buat ni. Kalau korang buat busy, pada dah tahu dah apa benda tu. Okey, nanti kan dia buka kan. Diam. Tapi dia masuk dalam toilet tu, dia settlekan lah. Bagus kan, kru-kru dia buat. Tapi keluar diam, dia tak buat apa-apa. Tapi nampaklah muka dia dah diam sikit lepas tu. Tak nampaklah dia mesra. Tadi Bambil cakap, Bambil ni orang yang baik kan. Baiklah, kita caring. Maksudnya kita nak bagi dia belajar. Sebab Bagi Bambil pernah belajar. buat, bukan tak pernah buat. Pernah buat. Jadi kita belajar. Kalau tak, you never do, you never learn. You never learn, bak kata kru kan. Never learn, never. Bambil ni pandai pusing-pusing kan. Ya. Dia nampak macam sneaky juga. Aku makan ubat apa tadi? Tak tahu lah. Aku tak makan ubat. Ya, Dah makan ubat. coffee. Oh, Coffee. coffee. Coffee Oh, pun tak Saigon Coffee ni memang sebenarnya Bagi semangat kalau untuk minum Abang benda Bil ni Bambil bercakap, kata sehari tu memang produktif. Dia punya orang kata kekuatan kopi tu memang lain Bambil, macam. Sip lagi. Mana tahu lagi produktif. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dia kena baca bismillah sebab ni lah. Rasanya Juju kena tukar dengan dia duduk situ. Lepas ni Dia Juju kena and tanya. Bambil podcast. Boleh memang tengah-tengah tu Kan? bah. Juju and Bambil podcast memang tu. Tadi Bambil cakap pasal toilet kan. Jujur ada satu A380 Bambil pernah operate tak? Tak pernah lagi. Masa A380 Bambil tengah operation diri sendiri. Bambil. A380 Dia Bambil dah cakap naik cepat banyak telepon. kali. Sebab masa tu zaman-zaman Bambil dah nak resign dah. Lagi masa zaman A380 memang super senior je yang akan buat time tu. I see. Lepas tu kita panggil masa tu Dugong. Sampai Dugong. Sampai sekarang ke panggil Dugong? Tak sekarang kalau zaman kita tu Dugong. I see. Memang itulah panggilan kita orang. Masa tu A380 baru masuk. So kita orang dapat naik bila kita orang paxing je lah. Bila paxing dapat naik. Tapi operate tu tak sempat. Tapi tak sempat best, lagi. paxing best. Tak Ayolah, Ju, paxing. bila memang cakap pasal toilet, Ju teringat satu. Okay. Jadi cabin crew, Bambil setuju tak? Banyak benda yang di luar kotak fikiran yang jadi. Yang orang tak terfikir. Betul. So, Dia jadi macam idea tu entah dari mana datangnya. I operate A380. Okay. So A380 Emirates ada 3 type. So dia ada ekonomi yang main deck kat atas. Yang ada toilet shower-shower besar tu tau. A380 kan? Yes, yang tu. Tapi yang ni Yang nak main naik deck tu. ekonomi. Nanti shower tau. Ambil video Kena banyak. naik. Boleh share So video. dia punya toilet dekat atas A380 besar tau. So masa tu Juju kerja ekonomi kat atas. Okay. Yeah. Oh yalah EY dekat atas. Yes. Lepas tu ada ni lah apa? Call bell apa kan? Toilet call. Okay. So toilet call selalunya emergency kan? Ada orang kat kalau dalam emergency, yes, ada orang kat dalam. So kalau emergency kita kena terus pergilah kan? Terus lah Yelah, Ju kita pergi. risau apa jadi kan? Ju pergi. Excuse me sir, you okay? Semua coming. Dia cakap coming. Suruh masuk. Okay. Coming. Come in ke coming? Dia ada beza tak bunyi dia coming dengan come in. Coming lah, he's dia coming panggil. lah, he's coming out. Coming macam apa benda ni? Aku ingat emergency kan. Lepas tu dia buka sikit. Bambil dia tengah baca newspaper. Tapi dia suruh come in. Dia duduk tengah membuang, dia baca newspaper. Okay. Tak payah cakap lah dari mana, tahu kot. Oh. Can I have a coffee please? Okay, dah bergerak kepala dah tahu dah. Dia nak minta kopi, dia nak minum. Sambil dia membuang. Membuang baca newspaper dia minta. Minum kopi. Oh macam tu fikir orang duduk dekat apa orang kata bayar mahal-mahal macam tu perangai dia. Cucu tu tak pintu je macam ni. Lepas tu game guru dari jauh dah standby dah. Kot nak ambil apa BCF ke apa. Ju dah macam tu. Yelah semua orang dah risau apa jadi. Dah BCF tiba-tiba kau minta kopi sambil minta ni. Dah patutnya bawa X tu. X tu. Itu juga dia. Kami pun ada X juga kalau emergency. Tapi pernah sangka tak benda ni akan jadi? Tak sangka. Kan? Tapi kalau cabin crew, okay, apa Ju buat lepas tu bagi kopi ke ataupun no. Pelik lah. Takkan Mana lah. tahu Kalau dia kopi bawa mana simbah. tahu dia bayar yang paling mahal, dia minta kopi ke apa tak kisah atau apa boleh bagi kan. Tapi bila Mami cakap pasal toilet, I macam terus teringat benda-benda macam ada juga macam tu. Tapi first time kita orang dengar tau. Oh ya? First time lah dengar. Tapi I cannot imagine kalau I dekat tempat Ju. I macam tak tahu nak cakap apa masa tu. Tapi benda tu macam ya Allah. Macam bagi kita orang tak tahu lah sebab dia orang kan macam-macam perangai. Yelah. I macam diskriminasi. Tak ada. Tapi kan? sebenarnya siapa-siapa naik flight memang akan jadi ni. Bambi pernah tahu paxing pada Dubai naik Bambi as a passenger bukan paxing passenger pergi bercuti lah. Bila balik bukan Bambi kerja. Apa ni? Cakap ni salah. Bambi kerja. Nak ingat balik kan. Bambi kerja. So kru ni satu perempuan ni dia agak cantik lah. So dia pun greet kita macam I know she's a cabin crew. Tapi tak tahu lah yang mana rupa dia Emirates. Oh, okay. Sorry lah ni cakap pasal salah satu kru Emirates ni. Tapi itulah dia nak pakai toilet. Kita lock toilet masa boarding. So masa tak boleh orang pakai toilet. Masa tu tak tahulah kenapa, mungkin refueling. I tak ingat kenapa tapi memang prosedur tak boleh pakai toilet sampai after take off baru kita buka. So bila after take off mana yang kita kunci kita kena buka balik. Yes.
So I dah diassignkan untuk buka toilet yang macam certain toilet lah. Okay, so maksudnya Bambil punya position ni, toilet tu Bambil akan buka. So masa after take off tu Bambil terus letak satu benda macam Bambil punya kerja pun buat turun. Tu Bambil teringat dah after 2 minutes tu aku tak buka toilet aku lagi. Kadang-kadang kita lupa kan. Dan Bambil ingat toilet tu memang berkunci dan orang tak masuk lah. Bambil jangan cakap dia kat dalam tu tengah dia buat kat dalam bisnes. tu Dek Ju, dia dekat dalam tu buat bisnes cangkung ya. Alamak. Jadi Bambil buka sebab Bambil nak check toilet tu takut ada tisu jatuh ke. So Bambil terus macam buka macam biasalah kita pula kru kan very efficiency buat kerja macam semuanya angin kan, semua nak laju kan. So kita Bambil buka wow, free show. Tiba-tiba Bambil sorry. Bob tutup balik. Bambil pusing. Betul ke apa yang terjadi ni? Bambil mata lepas tu ketumbit tak? Ketumbar kot penuh. Cari ketumbar. Bukan, tapi yang dalam tu adalah seorang stewardess juga. Tapi dia pun ada stewardess Emirates. Tak, maksudnya dia unlock by herself untuk dia masuk. Dia unlock dan dia masuk dia lock. So, mungkin dia dah tak tahan sebab Bambil ingat dekat bawah dia dah minta tolong. Betul. Hi, excuse me. Yeah? Yeah. I need you to take your seat. The fasten seatbelt sign is on. Yeah, I'm just gonna go to the bathroom for a second. I'll be right back, okay? I understand what you want to do. Unfortunately, I'm gonna need you to observe the fasten seatbelt sign. That'd be much appreciated. Right, it's just I read on the internet that it's not against the law for me to go to the bathroom while the fasten seatbelt sign is on, so... Seatbelt sign is on. Oh, maksudnya benda tu pun dia faham, dia pun tak lodge complain lah sebab dia pun tahu salah sebenarnya. Dia as a crew dia tak boleh buka. Maksudnya dia kena tunggu crew buka. Betul. So Bambil pergi buka, tapi lepas tu dah settle semua, beritahu Bambil duduk bagi dia, I'm so sorry, I don't know what to say, I don't see anything. Jujur banyak kali je. Aduh, berdenyut lah kepala time tu. Sebab Emirates dia punya toilet yang macam bila buka dia punya toilet seat ini sebenarnya tak tahu pasal cabin crew so macam Malaysia Airlines terus nampak kan. Emirates kan banyak. So dia macam bila toilet seat kat sini, kita buka pintu macam ni, kadang-kadang banyak je buka nampak torpedo. Torpedo torpedo terus. Mungkin pada Dubai kan. So macam international. Okay. So memang kes-kes level 3 ni sebenarnya banyak behind the scene. Pasal untuk kita kerja cabin crew ni paling banyak menyaksikan macam-macam isu dalam tu. Itulah macam Bambil cakap tadi, Juju pernah, Bambil pun pernah. Tapi Juju perempuan dia tak sempat lah kot level 3. Mungkin level 3 tu pun Yelah tempat dia bersiap lah kot kan. Tapi Ju tak apa, Ju perempuan, lelaki taklah menjerit ke apa kan. Ni Bambil lelaki, bila tertengok perempuan berasa bersalah tau sampai sekarang. Ya, sama-sama lama. Teringat lagi sampai sekarang. Tadi cerita teringat balik. Sebab depan mata Bambil. Depan mata dia macam tengah. Sebab kita buka, kita terus tengok dalam toilet ya, betul. tu. Dia terus macam betul pula dia punya time tu pula kapal tu Airbus memang betul-betul dia punya jam toilet lah. Toilet tu memang betul-betul depan pintu. Memang orang kata flashlight lah je. Pernah juga sekali flight pergi Australia, ada orang tua kan, Bambil kata orang tua yes. Tu kan. So orang tua ni masuk macam okey je, tiba-tiba tengah-tengah flight tu tak cukup nafas. So kan kita kan first to spot, first to do action kan. Bambil masa tu baru macam setahun jagung jugalah fly. Maksudnya macam masih junior lagi. Yes. So kalau untuk kita untuk buat action tu macam macam tak yakin. Tapi you are trained. Kita train macam mana kan, kita train exam semua kan. Tapi bila benda happens depan mata, mesti kita akan jadi macam panik. Panik sebab kita tahu nak ambil apa. Macam aku nak ambil apa ni? Nak ambil takkan nak ambil BCF, takkan ambil PPE pula bagi jumpa dia tak cukup nafas. Tak tahu semua benda. Takkan nak pergi manual book baca sampai dia. Betul. Sadaqallahul-azim. Tapi memang betul. Apa yang Bambil buat, terus ambil oxygen botol. Betul bagi tahu my leading dekat my zone. My leading tengah buat service time tu. My leading kata tak apa, I will come. Dia assist, leading pun baik lah. So kita bagi dia oxygen, lepas tu leading datang, control apa semua, dan dia breathing normally. Tu antara satu pengalaman yang agak menakutkan lah. Sebab bila dah sampai dekat station, dia telah diambil oleh ambulans lah lepas tu. So my IFS cakap kalau lambat bagi mungkin tak dapat selamatkan sebab dia memang dah habis nafas dia. And dia thankful to Malaysia Airlines crew lah semua. So Bambil macam bukannya nak It's you yang bagi oxygen botol tapi masa Bambil fly, Bambil banyak dapat compliment tau. Sampai dapat yang 200, dapat star tu.
Dulu ada macam tu Dulu kan? ada star-star tu banyak Very dapat. committed. Sebab Babi memang mesra. Walaupun macam mana sedih kat rumah apa semua kan. Pergi kerja Kita, tu. yang tu tolak ke tepi. Tolak tepi. Sebab itu jadi itu kita kata kalau kita buat apa yang kita suka, insya-Allah kita akan berjaya hingga ke dunia akhirat. Alhamdulillah. Amin. Tapi jadi cabin crew ramai orang tak tahu macam ada orang yang tak nampak yang macam Bang Bil selamatkan nyawa orang. Betul. Semua tu. Ada tau orang Dia pernah kata cakap. kita coffee tea je. Ada orang pernah cakap chicken you obi. ni cuma waitress atas ni waitress je. Atas macam dia tak korang tahu tak knowledge. tahu. Betul. Dia tahu tak exam kita tak boleh salah berapa. Salah sikit je kita dah boleh fail dah kena resit. Kalau Betul. resit kita mungkin kena buang pun boleh. Dan memang susah. Betul. Kita punya pressure tu dan you kena ingat semua benda. Sebab kita kat atas tu kita tak boleh buat apa. Jujur pernah Mak Saleh dengan Chinese bergaduh. Lelaki. Kita ni perempuan. Tapi I have to go and stop. You kena nampak macam you kuat lah kat situ. Yes. Gaduh ni bertumbuh tau. Mak Saleh besar dengan ni. Ju bayangkan bila Ju masuk, Ju macam welcome sir, welcome sir. Ju tak sangka Ju akan jadi referee lepas tu. Yes, stop. You go there. Kan? You go there. Here I come. Oh, here I come. Oh. Tak sangka Ju akan jadi referee dan juga orang kata macam mak-mak berhentikan anak-anak kan. Bayangkan kita ni semua, cabin crew ni, semua watak kita bawa ke atas tu. Semua segala daripada jadi doktor, walaupun kita kena patch tu doktor. Kalau tak ada doktor, siapa yang nak kena bagi yang terbaik untuk passenger tu? Doktor, nurse. Dan kalau apa-apa jadi Cleaner itulah. Tapi cleaner Bang Bil dah serah kat orang lain. Itulah. Jujur pernah sekali tau nak landing kat Malaysia. Kalau buat KL flight, Malaysian kena buat ni lah macam announcement. Terus pernah sekali ni Mak Saleh ni mabuk. Tahu tak dengan landing Jus dia tengah buat announcement ni lah bla bla bla. Dia mabuk. Dia buka seatbelt. Dia datang. Dia tunduk kat bawah. Dia letak tangan dia kat paha Jujur. Dia tengok. Astagfirullah. Macam Jujur tengah buat dia announcement. tak sedar ke? Padahal tengah ni tau Jujur macam tengoklah kru kat sebelah. Dia patut tolong Bang Bil. Dia gelakkan Jujur. Dia gelakkan Jujur. Bangsa apa kru sebelah tu? Mak Saleh tak ingat. Oh, mungkin dia tak faham apa benda tu. Dia macam terkejut. Dia panggil lah. Start dia macam maksud he shouldn't lah. He shouldn't. Lepas tu dia gelak. Lepas tu baru dia datang tarik. Maksud Jujur macam apa aku nak buat ni, tapi kena cakap. Ju tak buat report. Kalau dia touch Ju without permission ke apa kan. Dia mabuk. So memang lepas tu I tak ingat. Rasa dia kena ni lah. Yelah kalau kita buat report kan. Sebab kita ada hak. So benda-benda macam tu macam masa tu memang tak sangka lah. Itulah being cabin crew ni macam-macam kita tak sangka. Setiap flight tu ada story dia kan. Betul. So itulah banyaklah kisah-kisah story yang kita dapat kumpul. Sebenarnya banyak. Pernah kadang-kadang bukan best je rakan kerja kita punya leading IFS chief pernah tanya Bang Bil dekat kapal ni bahagian mana paling lembut. Nak je cakap dia lembut. Tapi macam abang lah lembut kan? Tapi macam benar korang tanya macam tu. Benar macam okay, dia punya tanya soalan dia, which part of the aircraft is very soft? Hello Nona Ju, dia tanya mana bahagian aircraft paling lembut. Masa tu kita orang tengah transit dekat Damam. Kita buat Dubai Damam. Tak jawab apa, macam takkanlah jawab dia lembut kan. Dan macam sekejap lagi aku kena offload pula sekejap lagi dekat Damam ni. So Babi tak tahu nak jawab apa. Lepas tu tapi dia tanya tu, dia memang top name masa fly dulu. So dia memang suka tanya soalan-soalan yang di luar pada kotak. Tu kata kru ni kalau pada kotak ada juga yang leader lebih pun tanya soalan luar pada kotak. Jadi Babi tak tahu nak jawab apa. Lalu dia pergi cakap follow me. Dia tunjuklah satu tempat tu. Inilah bahagian akan dipotong. Tapi bagus bila dia tanya macam tu, dia jawab knowledge lah. So Babi macam plan nak tanya pula junior pula bahagian lembut kan. So macam tak tanya pula sampai sekarang. Tunggulah kalau Babi kata ada bahagian yang mungkin kita boleh potong. Babi nanti fly as a passenger. Babi tanya which part is the most softest. Lepas tu kita orang dulu memang rated for narrow body dengan wide body. Tapi kita orang jarang fly wide body. Macam first few years tu wide body tu punya roster once a month je. Jadi bila kau pergi wide body tu, kau macam bengap-bengap alang sikit lah. Macam kadang-kadang macam slow sikit. Yes. Hari-hari macam lain kan. Benda baru. Benda yang macam kita tak buat hari-hari kan. So banyak yang leading ni akan attack pada kita orang ni lah untuk tanya soalan-soalan yang cepur mas apa semua. Tapi so far alhamdulillah kalau nak kata taruh apa semua tu rasanya tak ada. Dan Babi banyak berkawan dengan senior. Salah satu senior kita orang rapat ialah Datin Aryani. Datin Aryani lupa nak sebut dia. Datin Aryani wife ada Datuk Hatan. Yes, cantik. Dia kan kita punya senior MS Malaysia Airlines punya senior. Dia model.
Hello, Datin. Your skin looks so glow, so beautiful, so flawless. You will sleep well tonight and wake up so gorgeous, so beautiful, so flawless. You look so glow using Dr. Glow. Dulu safety demo memang kena tengok muka dia dulu baru kita safe, baru kita safe to fly. Dia yang buat dia wajah dia. Sebelum yang ada sekarang ni Datin Ariani so lah. kalau tak tengok tak safe to fly lah. Tak safe to fly. Kena tengok betul-betul baru kita tahu macam mana nak fasten the seatbelt apa semua. So Datin Ariani adalah salah satu kita punya supporter dan face of Dr. Glow. Dia banyak join kita orang punya event. Dia kira dia macam duta lah. Pada tahun yang sama dengan Diana, banyak gambar dia bersama, photoshoot apa semua, and she's very supportive apa semua. Dia dah macam kakak lah. So kita dah kenal bila kita fly baik. Dan juga kawan baik yang jangan tak boleh tak sebut. Suzia. Kak Suzia tu. Next sekali. Suzia. Okey, Kak Suzia tu memang yang kita dapat dulu lah daripada Kak Suzia tu. Sebab dulu Bambil masa fly Bambil banyak buat event. Kalau jujur tengok wajah Suzia tu mesti kenal sebab dia model MLS. Zaman-zaman dulu gambar diorang kat London dulu. Sekarang ni sebab diorang tu sebenarnya bayi-bayi mama Bambil. Tapi boleh berkawan. Tapi diorang batch-batch lama tapi cantik-cantik. Sebab Bambil boleh masuk dengan semua boleh orang. Masuk semua orang. Boleh masuk kat semua orang. Boleh masuk dengan semua orang. Masuk dengan semua orang. Dengan semua orang. Semua orang. Salah ya. Masuk dekat semua orang. Okey. Berapa masuk lama sangat masuk ni? Bila keluar ni? Okey. Kita keluar dari topik masuk tu. Nak tanya Bambil dengan Syuk punya hobi. Kita dah cerita pasal cabin crew, cerita pasal Dr. Glow. Tapi dia korang punya hobi Bambil kena cakap awal supaya dia suka collect bag. Handbag branded. Dia memang suka sangat hobi dia. Kalau Bambil pula, hobi Bambil ni bertukar-tukar. Kadang-kadang suka tukar rim kereta, kadang-kadang suka tukar cushion kereta, kadang-kadang suka tukar kereta, dan juga kadang-kadang suka jual beli rumah. Beli rumah, properties. Itu hobi membeli. Beli rumah. Dan juga kita orang dan hobi yang kita orang berdua sama adalah gold, emas. Daripada dulu kita orang beli banyak emas, gold bar apa semua. Jujur tanya hobi ni sebab ingatkan Bang Bil dengan Syuk nak cakap hobinya travel ke apa ke. Travel tu sama lah tu. Sebab nak shoppingkan bag dia tu kena travel. Banyak betul. Sebab macam so travel tu hobi ke untuk bisnes? Okay, macam ni. Travel tu business, hobi, business, shopping. Tapi tengoklah mana kita travel. Macam Bambil nak cakap lah yang sebelah ni business partner Bambil ni memang sangat suka bag-bag. Nanti dia boleh lah share dengan Ju bag. Mungkin dia boleh bagi bag Ju bag ke. Wah. Okay, kita buat baik je. Yang Chanel 45. So memang suka shopping bag. Itu hobi yang mahal. Yalah, minat. Dia minat bag tu apa semua. Jadi Bambil pula cakap macam ni dulu, masa kita orang first nak beli, kita orang start dengan brand Coach. So masa Coach tu kita orang cakap macam ni, first 10,000 kita orang baru beli Coach, saving 10,000. Lepas tu kalau kita nampak pula LV, masa dulu tengok je orang pakai, beli tengok ya Allah mahalnya LV ni, ada 8,000 dulu. Masa tu masih okey lagi harga, sekarang lagi belah-belah 20 kan. So 8,000 mahalnya. So kata kat dia okey kita collect 50,000 baru beli. Maksudnya hobi dua-dua lah sekarang ni. Bambil pun kan ada Bambil tukar. Dulu Bambil pernah hobi bag juga, tapi bila dah boring, yang ni tak boleh boring pasal bag tu. Memang tak hobi lah. Berhenti pada pada Coach, lepas tu Gucci, lepas tu tengok Bambil ingat LV. Lepas tu segala lah Dior, Hermes, Chanel. So kita kena ada TIR. One day kena buat galeri. Boleh buat sangat. galeri. Rasanya daripada 50 collection, lebih daripada 50 collection. Lebih. Mana dia simpan barang-barang tu? Ada rata-rata simpan. Tapi yang penting kita kena memang cakap, kita orang berdua ni ada prinsip, kita orang beli yang original. Kalau tak mampu beli, kita orang beli brand lain kita orang mampu. Masa dulu lah, pada dulu. Jadi lepas tu Babel cakap, kita collect certain ni baru brand ni kita beli. Collect certain ni ada orang kata beli brand banyak nanti duit tak ada juga. Kalau tak ada duit macam mana kita boleh bayar segala benda ni. Contohlah mula-mula orang tak boleh tutup kan. Tapi sebenarnya orang ni suka bercakap. Tapi sebenarnya you lebih baik. Pernah dengar Khairul Amin cakap dia akan beli benda tu cash apa semua. Itu benda yang bagus juga. Jadi ada yang attack orang ni beli bag ni mungkin duit dia. Takkanlah kita beli bag tu, kata bag tu 60,000, duit kita hanya 62,000. Betul. Takkanlah tak logik kan. Betul. Contohnya. So maksudnya kita dah ada skala-skala dia. Dan bag yang Bambil advice dia beli adalah bag yang ada value. Bag maksudnya macam brand-brand tu lah ada value tu maksudnya walaupun kita belum lagi jual second hand, belum lagi lah, belum ada jugalah dulu yang macam tak pakai kan, tapi tapi tak banyak lah. Tapi one day mana tahu benda tu kan value makin tinggi kan. Betul. So kita ada asset yang kita boleh apa-apa jadi kan. So kita ni adalah asset kita.
Tapi aset yang paling Bambil advice untuk semua peniaga adalah emas. Emas ya. So yang emas tu bisnes juga ke ataupun emas tu kita buat public mature dan juga kita beli gold bar. Lepas tu kita belilah emas untuk family, adik-beradik, mak kan. So macam diorang pakai tu. Banyak betul lah, ya Allah. Alah itulah maksudnya. Tapi itu bukan bisnes, itu hobi. Macam tadi tanya hobi. Hobi mahal Bang Bil dengan Syuk ni. Orang ada hobi kan golf. Tu mahal juga kan. Sebenarnya lah kan. Kita orang ni kalau sport gym lah. Kalau semua membership gym pun kita orang ni dan fitness product dan gym pun kita orang buka juga one day nanti. InsyaAllah. Itu bekerjasama dengan Aidit nanti. Oh ya ke? Dah plan InsyaAllah. Itu untuk market Singapore lah. Market Singapore, Malaysia. Aidit selalu lah turun Malaysia. So itulah kisahnya kalau kata pasal hobi. So maksudnya perjalanan bisnes kami ni sebenarnya berjalan dengan meriah. Kita orang ni ada kedai makan, ada kedai makan. Ada kedai makan, ada bisnes makanan lah. Dekat mana? Dekat Cyberjaya. Dulu dekat dengan rumah Juju. Betul. Okey, dulu namanya Ruang Makan Abang. Kedai Abang. Tapi rasa Juju belum balik. Belum lagi lah. Belum masuk ke Emirates lagi. Sekarang ni management yang telah dia dah setuju dengan kita punya ni lah. Kita punya deal lah. Sebab masa tu ramai sangat nak take over. Sebab memang dah ada banyak my customer. So sekarang ni telah diambil oleh Warung Hana. Dekat Shell tu. Nanti datang makan situ. Shell mana tu? Roundabout tu. Ada satu je roundabout. Dekat dengan Hospital 90 tu ke? Kita kat Cyberjaya. Cyberjaya. Hospital 90 tu kawan kita orang dulu meninggal dia. Hospital Cyberjaya. Tak. Itu yang Warung Hana. Itu branch dia lain. Ada branch dia tu, itulah tapak bisnes. Straight. Hospital 90. Takut dengar. Jauh sangat. Bambil. Putihnya kau dekat sana. Okey. So kenapa seorang ni memang putih, seorang ni memang kita tend supaya kita tahu Dr. Glow punya produk ni boleh dipakai oleh semua masyarakat, tak kisah warna kulit. Masuk je macam tu. Jujur tak boleh berhenti gelap. Okay, Ustaz 30 next time. Janganlah Bambil bagi Juju sama gelap pula. Okay, actually masa dah tak mengizinkan. Apa lagi yang Bambil nak share pasal ni, Dr. Glow ni? Nak tengok sikit produk boleh tunjuk Dr. Glow yang latest ni boleh. Tak buka. Boleh ke buka? Boleh buka. Nak kena macam tunjuk mana kan? So dia dalam satu kotak dia ada 15 sachet iaitu jelly. So kita first untuk apa Bambil? Nama dia Transbright. Tapi bukanlah you makan dia jadi putih melepak dan ada orang macam kulit dia bangsa lah kan. Yang kulit tan tiba-tiba nak putih melepak tu dia lain. Aidit tetap tan. Tan. Kenapa kita pilih Aidit? Sebab kita tahu Aidit ada kulit yang sihat. Walaupun tan tapi sihat. Maksudnya so produk ni kita nak orang makan tapi kulit sihat. So sebenarnya bila you kulit tunjuk sikit. Bila dalaman you sihat, kulit you akan glow. Dia tak, zaman sekarang ni even betul. Tan skin pun cantik sangat. Betul. Tapi yang penting kulit kena sihat dan glowing. Jujur suka tengok orang yang macam tan skin tapi glowing tapi dia macam tak jemu memandang. Manis. So orang yang cerah pun cantik, orang yang tan pun cantik. Dalaman paling penting kena bersih. Ada sachet 15 sachet. So first week you kena makan 2 sachet. Ini adalah recommendation. Second week untuk maintenance 2 sachet. Second week tu boleh maintenance for 1 sachet. Tapi kalau you nak makan 2 sachet pun boleh je. Sebab kalau normal Malaysia kau banyak duit kan. So boleh beli lagi banyak-banyak. So kalau kaya. Kaya. So apa salahnya? Tapi harga pun murah je. Sebab kita buat promo. Satu kotak is 90. 2 kotak 100. Berapa? RM90. Satu kotak. 2 kotak 100. Dia orang promo price. So tambah RM10 dapat 2 kotak. Murahnya dia punya promo Bang. Yes. Ini namanya promo untuk sambil kita berniaga, sambil kita tengok ramai lagi akan cantik daripada dalam. Sebab dalaman, sebab dia ada detox sekali. And then dia bagus untuk rambut. Bambil ni pakai topi tapi sebenarnya rambut tebal Nampak Bambil. Ni semua hasil makan ni. So dia untuk rambut juga. Rambut sebab Bambil makan protein. Bila makan protein panas, so mudah untuk rambut gugur. So bila rambut gugur, kawan-kawan gym hampir semua memang makan Transbright ni, alhamdulillah rambut semua bertambah balik. Daripada pulau jadi ni lah pokok-pokok. Dia ada pokok-pokok kelapa, samun. Samun tempat lain. Alamak. Bambil. Taklah samun dekat dada. So macam mana? Masih lagi ada masa? Lagi nak cerita apa lagi?
Okey, itulah antara lagi satu hobi Bambi tadi lupa nak selit sebab Bambi ada tanah. Kita Bambi beli ada meneroka tanah lah, invest tanah dan tanam tanaman. Itu family lah. Mak mama Bambi suka benda-benda tu. Ada kebun, ada dekat Shah Alam, ada dekat Semenyih. Alhamdulillah. Bambi, kita kena buat podcast episod 2 tahu tak? Itulah kan maksudnya Part 2 episod dengan 2. Bambil. Takutlah episod 1 bila kena ban episod 2 lagi. Tengoklah episod 1. Tak adalah mana tahu. Orang kata kenapa dia yang dijemput ni berlebih daripada yang menanya. Tak ada lah. Kita memang jemput guest untuk guest bercakap. Tapi shoot tak bercakap pun. Shoot macam ni. Sebab Bambil dah biasa dah. Kita dah disclaimer tadi kenapa kan. shoot cuma penyeri kat sebelah ke? Betul. Dia dah berseri-seri. Sebab itulah patutlah rahsia kau berseri-seri. Kau kontrol cantik sebenarnya. Tak, dia macam spotlight dia yang lebih ke Bambil? Tak ada. Dia memang kontrol cantik sebab yang bercakap ni mungkin macam Joya. So yang kontrol cantik. Kau duta produk Dr. Glow ke? Filter sikit. Jadi duta sikit. Jadi Okay, duta nak shoot lah cakap sikit pasal cuba cakap dia punya ingredients. Shoot ni kan dia pergi semua. Thailand, orang ingat dia pelakon Thailand, orang Thailand. Pergi Turki, orang ingat dia orang Turki. Kat Malaysia pun orang tak ingat orang Kazakhstan pun nampak dekat juga Malaysia macam berapa kali Kazakhstan. kena tahan polis minta IC. Minta IC. Oh, Melayu. Dan nama belakang pun Den. Takkanlah tak Melayu lagi. Shoot cerita sikit. So Dia punya ingredients ke apa semua. Cerita kat harga audience dekat semua. saya. ingredient ni lah yang kita letak dalam ni ada glutathione, ada collagen. So memang bagus untuk yang Cerita kat kamera. yang dah itulah. Yang untuk yang berusia kita suggest untuk makan ni sebab ada collagen, untuk anti aging pun bagus. Rambut lah macam Syabi cakap tadi, rambut, kuku, kulit kalau bagi moist. umur you 40 boleh nampak macam 30. Yes. 35, 25. Betul. Boleh lah ni. So kalau Juju nampak macam 20 je lah. Macam habislah nanti kena bully lah fly sebab orang baru join. Jujur 40, 30 lah. Juju tak nampak Jujur 39. 39. Allah, nampak mudanya. Okey, mungkin kita akan sign kontrak untuk Juju untuk Faces of Dr. Glow insya-Allah lepas ni. Amin. Sebab nampak Juju ni sangat rajin menjaga, sebab kalau tak jaga kecantikan takkan cantik macam ni kan. Tidak lah. So insya-Allah Ni tak sempat nak menjaga ni. tak sempat menjaga. Kalau sempat jaga lagi macam mana. Masya-Allah lah. Masya-Allah. Masya-Allah. Bukan ni di Singapura saja. Singapura? Nanti kita bukan Majulah Singapura. bukannya di Singapura saya majulah Singapura maju. Hello everyone, my name is Heidi, and I truly believe that people with adversities should be given a second chance in life to be seen, heard, and be themselves. Thank you, and majulah Singapura! Bambil, Jujur ni gelap dari stop. Okay, kita pilih ID sebab ID sangat bagus. Banyak masa tu ada France, ada Israel pun ada. Oh yes. Sister Yang Israel. rambut panjang tu dari mana? panjang. Israel Tapi tu memang kan? kita dah letak tepi terus lah. Memang tak ada dalam So pilihan. apa, dah target yang 10? Kita dengan Israel. Kita tak support betul. dia. Lupa ke kita tapi tu kat luar negara apa yang kita boleh buat pun. Tak kalau kita nak pergi. I remember dia macam tak support yang tu kan. Ya. Tak apalah, tolak Israel, cerita tu. Tak. Masa sebab Jujur tengok live tu dari awal sampai habis. Okay. So basically apa ni kita pilih lah selain pada negara tu. So kita pilih kerana yang dipilih mungkin mudah untuk masuki top 10 sebab dia akan lebih highlight lah. So kita pun pergi stage, belakang stage kita kaji, kita tanya organizer, kita tengok, kita judge dan kita tengok on stage. Kita nampak Mr. Singapore, walaupun sepatutnya kalau orang kata pilihlah Malaysia sebab kita orang Malaysia kan, pageant lover Malaysia semua kata Malaysia sebab tapi Malaysia bagus time tu, tapi Malaysia mungkin sangat baru dan belum pengalaman. ID dah berpengalaman sangat. Lepas tu berpengalaman dia banyak, so pengalaman dia membawa lebih kepada enhance dia pada malam tu, pada hari tu lah, hari pertandingan tu. Jadi kita pilih dia outstanding malam outstanding tu. Dia betul-betul prepare. Dia well prepare apa semua dan dia inilah. Dan alhamdulillah kita tak buat pilihan yang salah. Bila kita pilih dia sangat seorang yang mudah bekerjasama dan banyak idea juga pada dia. Dan itulah insya-Allah kita akan bekerjasama lagi. Dan dia seorang, kira dia dah Faces of Dr. Glow lah untuk Singapore dan juga untuk dunia sebenarnya. Sebab hari tu masa podcast pun memang nampak dia sangat positif. Sangat dengan dia committed dengan apa tu, tengok je lah badan Jujur dia. nampaklah semuanya time Dia nak habiskan ni. Boleh? Nak minta Bambil bagi nasihat pendapat. apa-apa Nasihat. lah. Okey, Bambil nasihat kepada macam Bambil ada kelas marketing. Apa-apa yang macam untuk orang buat bisnes ke, jatuh bangunan hidup. Okey, Babe tak cakap, kita orang tak cakap kita orang tak pernah jatuh. Tapi kita orang pernah lah jatuh tangga, angkat kotak pun jatuh pun banyak juga apa semua. Tapi jatuh kita orang ni kena, okey, satu benda yang kita terapkan dalam minda is positif. Positive minded ni maksudnya kita manusia biasa, kita diuji. Kalau orang jadi Perdana Menteri pun diuji, Perdana Menteri pun boleh
sampai di charge macam-macam sampai ni kan. So maksudnya semua peringkat, walaupun kau VVIP ke, kau siapa pun lahir pun, kau akan diuji dalam hidup. Dan you have to be positive and always walk in front. Keep going. Bukan keep going saja je buat lawak straight my English. Abang ambil sekolah dekat sekolah terbangsa kat Brunei dulu. So English ambil tak adalah gurau je. Tapi maksudnya kita kena sentiasa berjalan ke depan. Dan jangan kata buat bisnes hari ni besok kau terus kaya. Mana ada macam tu. Ada kawan-kawan ni dia buat bisnes seminggu tak dapat income, give up. Pack terus tak jadi. Terus tak nampak momentum tu, tak ada promotion apa semua. Sebab give up cepat. So macam you kena momentum. Lagi-lagi sekarang ni lagi mencabar bisnes. Zaman dulu mungkin bisnes tu okey lagi untuk orang kata dengan cara-cara yang biasa-biasa je. Tapi sekarang you kena ekstrim dan kena lebih kuat. So apa yang you kena bina daripada dalaman you. Dalaman kita ni kena kuat. Dalaman kita yang dulu kuat baru kita buat semuanya. Dan juga kalau you nak keluar produk ke apa ke, jangan fikir modal untuk produk, fikir marketing dulu. Marketing dan strategi dulu. Because kalau ibu keluar produk, aku ada produk, kau nak jual kat mana? Kau nak jual dekat pasar malam ke? Takkan nak jual dekat pasar tani main letak je orang tak tahu kan. Dan sama produk you pula, you nak jual dengan harga yang sekian, ada premium lah apa semua. So you kena set planning tu paling penting apa semua. Sebab ada juga beberapa orang yang kawan-kawan ada modal sikit, dapat duit sikit, terus keluar produk lah dia tak jalan pun. I tengok dia promote sebulan dua, yang tu lagi rugi. Sebab dia kata tak jalan lah bro, tak jalan lah, tak boleh lah, tak boleh apa semua, give up, sambung kerja. Okay, baguslah dia ada kerja kan. Sebab dia pun dah selesa dengan kerja dia. Tapi sayang lah dengan apa dia punya ambition tu terpotong kat situ. Maksudnya jangan give up. So kita orang ni banyak cabaran. Covid pernah, kedai makan buka tiba-tiba Covid. So kita orang dah lalui macam-macam. Kalau cerita tu, kalau episod 2 mungkin boleh berair beranjir kat bawah ni. So tapi kena kita buat ni. Kena buat kan. Boleh sampai sedih kan sebenarnya. So kita orang pernah ni adalah salah satu benda yang orang banyak tak tahu. Kita orang pernah bergaduh yang sangat-sangat ekstrim dekat kedai makan sebab terlalu stres. Korang. Pernah, tapi telah dileraikan. Tapi masa macam taklah kena lerai, macam staff tengok je, biarkan je. Mungkin dia orang pun lepas geram kot tu kan. Macam biarlah. Saya baru nak serius tapi nak tenggelam juga. Tapi gaduh macam tu je lah. Pernah lah ayam pun terbang. So ayam panggang terbang. Sebab terlalu stres. Kursi pernah terbang. Ayam tu duduk balik terbang. Sebab mengamuk kan. Tapi itu semua adalah orang kata cabaran dalam bisnes, dalam mencari rezeki. Semua ada cabaran kan. Tapi itulah kita kena kuat. Dan juga sentiasa positif, produktif. Itulah kena kuat lah daripada benda positif. Cakap dalaman kena kuat, kena mindset, semangat semua tu kena kuat kan. Betul. Lagi satu Bambil memang terapkan kepada diri kita orang. Alamak, tengok waktu, jangan lupa solat. Maksudnya insya-Allah solat lah paling penting. Walaupun kau buat pun 5 waktu tu, insya-Allah kita akan pegang lah kat office. So kalau staff tiba dia kata nak solat je, memang Bambil tak marah. Kadang-kadang macam 18 kali je kau solat. So macam pergi je lah kau solat. So kau cakap solat kan. So macam okey lah. Takkanlah kita nak 18 kali Bang. 18 mungkin tahajud. Tahajud apa lagi pagi-pagi tu? Ambil. Duha. Sembahyang duha. Taubat lagi, sunat lagi. So mungkin kita anggap je kan. Tak adalah Bambil kalau kita orang kat office semua suka gelak-gelak. Kalau dah tertekan switch gelak tu dia macam tak berhenti. Sikit pun dia dah terhibur. Dah nampak Dah nampak semua nampak apa tu? Nanti kita cerita pasal nampak lagi. Toilet tadi Toilet tadi. Tu memang nampak betul. Betul. Tak tahu mana sebenarnya black hole tu, dekat belakang ke situ. Okay, I'm gonna end the podcast. Allah dah tengok habis cakap dah. pada sasul dah ni. Sekejap je kan? Bagus, sekejap je rasanya. Sebenarnya itu pun cerita mungkin 30% je pada ceritanya. Kalau nak banyak cerita sebenarnya memang betul-betul kena lagi 1 jam. Tak apa, insya-Allah kita buat lagi sekali. Kita buat sambung kan? Kita buat sambung, maksudnya masa sekarang pakai macam ni topi. Tapi lagi satu kita buat setar rambut. So kata 2 rupa. Betul. Kau nak bertukar yang mana pula? InsyaAllah. Bertukar. Ada di session apa? Season lain nanti. Kalau ada lah. Tapi Jum takut je tak kenal je bila dia bertukar. Bertukarlah setar rambut. Okey lah tu. Dia nampak lagi macam wow. InsyaAllah kita akan buat lagi. Kita akan plan lagi. Nak dengar juga, nak tengok juga meja ni macam air mata tumpah di atas. Ya, itulah. Sepatutnya kan. Tak apalah. Sepatutnya. Tapi itulah masa sangat mencemburi. Masa sangat very jealous to us. Bukan manusia dengki, masa yang dengki. So kejarlah masa. Masa itu emas. Dan belilah emas. Lagi seorang tu kena kejar train. Okey. Itulah, terima kasih pada KL Podcast. KL Podcast tempat yang sangat selesa. Kita akan buka studio baru nanti. Mungkin dekat studio baru nanti kita buat. Yes. Kita available. Tapi kita pergi studio baru. Studio baru dekat mana tadi?
PJ. Kita plan for the second one. Kita celebrate sama-sama. So it's very nice to have you for this podcast. I hope I can invite you again. Astaghfirullahalazim. Sebab tu aku cakap ubat apa aku makan tadi. Dah bersedia nak ajak nombor 2 ke? Saya sangat bersedia. Nanti saya akan tak tahulah. Kepada kawan-kawan cabin crew MAS, hai semua. Bambil kita update status Facebook semalam, ramai yang komen MAS crew apa semua kan. So Bambil tak boleh nak sebut semua. Sebab terlalu ramai kan. Wah gitu ramai kan. Sebab friend tak boleh add dah sebab penuh. Boleh follow je. Facebook. Facebook kan 5,000. Tak, Facebook memang 5,000 je limit dia. Jadi kena tengok kawan. Deactivate. You kena tak ada Facebook. Bambil memang kuat aktif kat Facebook. Tu kena tengok balik. Kadang-kadang ada kawan yang memang dah tak bernafas lama kan. So kita tak ada dah buat apa-apa kan. Kita ingat je lah, kenangan je lah, memori kan. Nak buat apa, nak add pun dia bukan update apa-apa pun. Kalau dia update kan terkejut pula kan. Banyak lah. Okay, sebelum tu ada nak share Instagram account ke TikTok account untuk Dr. Glow? Okay, follow untuk Dr. Glow. Boleh follow, actually type je Dr. Glow Beauty. Keluarlah Instagram dia. Kalau website www.drglowbeauty.com. Dan juga Dr. Glow Premium untuk skincare, Dr. Glow Beauty untuk semua produk suplemen dan skincare. So dijual website? Website ada. Senang je, www.drglow dah keluar dah belakang tu beauty.com. Website kita memang engagement dia tinggi. Satu dunia boleh browse dan boleh beli. Dan itulah datangnya inilah banyak engagement kita dekat dalam bisnes produk ni. Okay. Alright. So, thank you so much Abil. Ya Allah, sama-sama. Thank you so much to Juju. Podcast yang tak seberapa ni. No, betul. Sebab baru beberapa bulan je. Ya. Tapi kita enjoy sebab yelah jarang podcast yang orang cantik yang interview. Betul. Bambi ni duk puji dia tak ada nak apa. Okey lah, tak adalah. Kita kenalah puji bagi semangat. Dan kita puji ikhlas. Kita puji jujur. So kita nampak seorang tu. So maksudnya kita selesa bekerjasama. Thank you Bambi. Thank you so much for inviting us. Dr. Glow Beauty. Perjalanan kita orang daripada macam-macam lah. Macam-macam bisnes lah. Daripada ada yang makeup artist, cabin crew, macam-macam kerja. Nak dengar lah nanti. Nanti kita dengar lagi. Nanti kita start balik lagi dah. Tu lama-lama part tu kita akan terus masuk je cerita nanti, okay? Boleh. Good luck for the next project. InsyaAllah. Fitness project kan? Doakan. Fitness kita bagi dia fitness project lah. Betul lah, fitness project. Lupa tak boleh reveal lagi. Nama brand. Tak, fitness project boleh tapi tak boleh reveal nama branding. Okay. Alright, so kita jumpa lagi for the next episode. Thank you so much korang. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe Juju Podcast. Dan kita akan apa pula nak bagi hadiah kepada orang subscribe. Main janji je. Mami macam tu lah kalau cakap main janji. Dah sekejap lagi subscribe 10,000 habis satu hari 10,000 kotak dah kena giveaway. Habis kita bye-bye dulu lah. Bye-bye dulu. Bye. Assalamualaikum. Juju on that beat. Juju on that beat. Juju on that, Juju on that, Juju on that beat. Nah slide, chop. Hit on for Seronok abang Bambi bercakap ya. Tak alert jujur yang dia kelakar hari ni. Bambi kelakar macam pelawak ke? Mahal je lawak. Dia kelakar. Kalau tak ada kamera lagi kelakar. Mampus.